juara kan? Semua tu stres. Badan kita tercemar dengan Siapa yang buka aib saudara dia, esok akhirat esok Allah buka aib kita pula. Kalau permulaan sebenarnya bagus personal branding. Kenapa personal branding ni bagus? Sebab dia tak perlu keluar modal besar. Dia ada dua kaedah dalam branding. Satu disebut sebagai personal branding, satu lagi disebut sebagai company branding. Personal branding ni orang kenal owner. Oh, ni owner dia, brand ni owner dia. Sebenarnya personal branding ni adalah kaedah barat. Kan kalau kita kat barat, orang akan kenal siapa owner. Okay. Kalau sebut Apple, owner dia Steve Jobs. padahal dah meninggal lah mamat tu. Tapi orang ingat siapa founder dia. Kalau sebut Tesla, Elon Musk. orang tahu Elon Musk. Owner Microsoft, Bill Gates. Orang tahu itu adalah barat. Dan kalau dekat ASEAN ni Jepun, Korean, kita ambil lah satu brand daripada Jepun. Contoh brand daripada Jepun, Toyota. Mampu. Siapa owner dia? Mampu. Kita ingat Kawasaki. Kita ingat kalau Kawasaki mesti owner Kawasaki. Kalau Toyota mesti owner Toyota. Kita agak-agak aja. Kalau anda ataupun kita tak ada bajet, jadi kita lah bajetnya. Owner lah bajetnya buat branding. Assalamualaikum. Hari ni kita bersama dengan satu tetamu yang hebat dalam dunia bisnes. Okey. Tuan Dr. Abdul Basit. Ya, saya. Ya. Panjang. Doktor perubatan ke? Bukan. Doktor PhD. Oh, PhD ya? PhD dalam Tamadun Islam. Tamadun Islam. Dekat UTM. UTM ah. Tapi kalau grad tahun lepas. baru grad. Okay. Bulan 11 2025. Selalu duk tengok FYP dalam Facebook semua bagai, dekat TikTok, dekat YouTube semua bagai. Sembang pasal bisnes. Apa kaitan pula dengan PhD? Baik, dia sebenarnya kita buat bisnes, tapi kita minat dalam sejarah. Minat sejarah, dan that's why kita kaji bagaimana Rasulullah buat bisnes. So management mengikut kajian lipatan sejarah, begitulah asalnya. Tapi sebab minat belajar, minat study, minat buat research, tu yang kita sambung second master kat UKM. Oh, second master. Buat second master. So sekarang dah nak habis dah. Bulan depan habis lah. PhD tahun lepas. Lepas Buat second master pula. buat second master. Belum habis PhD sebenarnya, dah daftar master dah. Double master InsyaAllah. Ada plan jugalah kalau diberikan rezeki nak sambung second PhD. Tak penat lah? Penat. Tapi seronok. Seronok. Kita suka buat research, suka baca. Sebab itulah Dr. Basit punya konten banyak saya tengok yang quote pasal research. Sama. Yang mana pendekatan sama yang saya pakai juga, tapi saya dalam kajian klinikal lah. Clinical meta-analysis semua tu. So kita different pathway, cuma approach sama. Suka back by research semua bagai. Sandaran sandaran yang sama. Ramai orang bila bercakap pasal bisnes, dia banyak bercakap dari sudut pandangan. Dalam bahasa marahan disebut sebagai sumber dapatan. Sumber dapatan. Dapatan tu kita buat, dapat, betul-betul kita cerita balik. Itu dipanggil ilmu dapatan. Ada satu lagi part dalam bisnes ni dipanggil sebagai ilmu sukatan. Ilmu sukatan Sukatan ni benda yang structure, dikaji research, yang membuatkan sebuah bisnes tu boleh bertahan, dia boleh berkembang sebab ada sandaran kepada sukatan ni. Sukatan ni kajian-kajian, research, theoretical. Sebab nak urus syarikat korporat besar, dia mesti ada structure dia, mesti ada framework, cara kerjanya, formulasi. Itu semua adalah sukatan. Dia bukan turun ilmu dari langit. Dia mesti ada research. Sebab itulah kenapa orang-orang pandai bekerja kat Shell, Petronas. Yang pandai-pandai ni sukatan lah. Tapi cuba terjun meniaga tepi jalan, tak jadi sebab tepi jalan dapatan. Tapi kenapa tepi jalan tak ramai yang boleh berkembang di syarikat besar? Betul. Sebab tak ada orang pandai belakang dia. Yang pandai ni sukatan lah. Sebab tu orang bisnes dia kena ada dua ilmu ni sumber dia. Sukatan dan dapatan. Dapatan pengalaman, sukatan kajian. Kajian, lepas tu research, framework, SOP, kajian terdahulu, kajian yang dibuat oleh Harvard, oleh Cambridge. Itu semua sukatan. Yang doktor selalu share tu semua sukatan. Mana ada ilmu sains daripada dapatan? Turun langit. Pengalaman saya, kalau saya sakit, saya ambil garam tu jadi. Itu dapatan lah. Kalau pengalaman orang dulu-dulu, kan ada banyak orang dulu punya mitos. Itu dapatan lah. Dia try je ambil ubat ni sihat. Dia kata ini kalau sakit letak daun ni sihat lah. Kebetulan sihat lah. Itu dapatan. Tak ada kajian saintifik. Kajian saintifik itu sukatan. Bisa sama juga. Sebelum kita ke arah macam sejarah Islam dengan bisnes, saya nak tahu sedikit lah latar belakang Dr. Basit. Baik.
Nak start kat mana? Start, okay. Dulu waktu belajar kat Matrix tu, okay, kita pergi Matrix terus Matrix terus ya. Okay, Matrix terus Okay, Matrix tu belajar apa? Kita ambil sains fizikal dekat College Marakulim, KMK. Cuma tak berapa baik kita dapat result teruk 1.62. Jadi kena repeat, tapi tak repeat lah. Pasal kau memang malas lah. Dia bukan malas, cuma kita culture shock. Dia waktu sekolah menengah, saya adalah SPM 2006. Itu adalah SPM terakhir bahasa Melayu sebelum ditukar kepada PPSMI. Waktu kami tingkatan 2, kami belajar matematik dengan sains bahasa Melayu. Tingkatan 1 belajar bahasa Inggeris. Tu dia. So shock betul loh. Tingkatan 1 belajar bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Melayu lagi. Matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Waktu masuk matrik, semua bahasa Inggeris. Kalau tu shock, tak faham haram. Tak faham langsung perkataan. Dia tak boleh nak simpan dalam kotak memori. Itu yang tak boleh nak brain. Matematik pernah dapat kosong. So capailah rekod. Tak pernah orang dapat matematik kosong kat College Marakulim tu. So kita pegang rekod matematik kosong. Okay. Cuma bila kena repeat tu kita tak mahu. Dia satu benda yang aib lah. Kalau kat matrik ni, budak-budak repeat, kalau dia masuk tahun kedua tu, dia akan di-aim oleh semua pensyarah. Okay. Inilah budak repeat tahun lepas yang belajar main-main. Tak mahu. Sebab kita hari pertama sampai matrik tu, hari pertama syarahan adalah bercakap tentang budak-budak repeat. Itu dia jadi satu. Ini contoh budak repeat. Ni budak repeat belakang ni. Cuba tengok dan cam baik-baik budak-budak repeat ni. Dia finger point tu. Kena finger time tu kita tengok belakang. Teruk lah mereka ni. So bila kita dapat result tu, tak mahu. Tak mahu. So kita bawa diri kat KL lah. Okay. Bawa diri KL. So bagi tahu kat Ayah, kita nak bawa diri KL lah. Bawa diri KL, kita kerja kat IKEA. Kerja kat IKEA, lepas tu buat MLM. So kebetulan waktu buat MLM tu, owner syarikat MLM tu waktu tu office dekat Kelana Jaya. Jadi dia kata, Basi, you still young, pergilah sama belajar. So saya kata nak ambil apa? Dia kata ambil yang ikut yang you nak lah. Saya kata saya minat bisnes. So ambil lah foundation in management dekat Unita time tu. First sem for flat. Tahu sangat minat kat mana ni. For flat. Saya kata nak kata kita bodoh, kita duk ingat kita bodoh lu matrik teruk kan. Kawan-kawan dia kata ni bodoh sih, otak hang lemah Kita kata kita percayalah kita ni tak apa terdik sangat. So masuk kat foundation Unita tu dapat for flat. Taklah bodoh sangat kan. Adalah otak tu kan. So akhir final waktu foundation tu dapat 3.92. So kira bawah Chinese lah. Chinese for flat, kita nombor 2. Okay. So dapatlah beasiswa Bank Rakyat. So sambunglah degree dekat Unirazak, ambil management dan last ke Babson College. Lepas tu habislah degree dalam business management dan dapat anugerah Best Student Award dan Chancellor Award. Power. Cuma itulah, kita minat bisnes. So kita habis degree tu terus buat bisnes lah, buat bisnes printing. Terus buat bisnes lah. Ni tahun 2012 ni. 2012. Business printing boleh buat duit? Boleh. Boleh. Dia cerita dia macam mana boleh buat duit. Sebab waktu buat degree tu memang buat business printing dah. Daripada rumah. Waktu first year degree saya dah kahwin. Dah kahwin awal. Guna duit meniaga business printing lah. Duit business printing lah saya kahwin. So waktu habis degree tu memang aim kita nak kaya. Memang nak jadi jutawan lah. Mindset millionaire ni. Dia tak dah lah bilion tu johongan. Nak kaya kan. Sampai KL naik motor. Bawa motor Kapcai. Duk tengok kereta orang besar kat traffic light. Satu inspirasi lah. Dia bukan inspirasi, dia seronok tengok. Kalau inspirasi kita, dahsyat Dia tak, dia macam dia ni meniaga apa boleh pakai kereta ni. Pikir tu. Dia banyak imajinasi. Tengok bangunan tinggi KL. Bangunan tinggi ni buat apa? Bangunan tinggi ni dia macam mana dia kerja, macam mana, adakah macam dalam TV apa ni semua duk sibuk kat komputer masa sini, buat apa kita tak tahu. Teringin nak tahu macam mana kan. So buat printing 9 bulan hit first million. 9 bulan hit first million 2013 bulan 7. Printing satu di kedai lah kan, fizikal kedai. Tu dia 9 bulan hit first million. Waktu tu memang target kat student UPM owner business. Waktu tu alhamdulillah lah, dalam masa 2 tahun kita dah ada Wisma, kita ada 38 orang staff, kita ada 5 kedai printing. Waktu tu lah. Tapi business kadang naik turun. Dan 2014 tu
ada pergolakan dengan partner biasalah kan, ujian partner dia. tipu tikam belakang, then kita jatuh, start balik from zero lah. Bukan zero lah, 2014. So 2 tahun tahan. 2 tahun bertahan, 2012, 13, 14, 2 tahun 3 tahun macam tu lah. So 5 bulan tu melingkuk habis. Dia bisnes masih ada, Tapi dia ambil. dia ambil lah. Kita kata tak apa lah. Ingat pesan ayah saya, pesan lah, dia kata kalau orang buat jahat dengan kita jangan balik. dia takkan senang, kita takkan susah. Ayah saya ni orang berfalsafah sebab dia guru nahwu saraf. Bukan jalan. Tapi meniaga tepi jalan lah. Dia berhenti menjadi guru besar, tapi meniaga sedemak tepi jalan. Mak berhenti jadi guru, bantu ayah meniaga sedemak tepi jalan. Orang nampak kami ni family meniaga tepi jalan lah, nampak cikai lah. Tapi waktu bungkus lemak ni, topik perbincangan ekonomi, power. topik perbincangan sosial, power. politics. Tapi kat meja bungkus lemak. Umur 7 tahun 8 tahun bercakap tentang ekonomi. Sebab tu ayah saya banyak meninggalkan quotes-quotes yang sangat powerful, sebab kat rumah ni, dekat tempat solat kami ni, rak buku penuh. Memang buku saja kat rumah. Falsafah betul. Memang banyak falsafah yang dia bentuk. Waktu bungkus, waktu berniaga. Tapi orang nampak lah ayah berniaga lemak, jual naik motor kan. Itulah sejarah dia. Lepas tu 2014 lingkup, hujung 2014 saya start Beyond dengan partner Tuan Malik. Sekejap. First time kedai printing tu kena backstable dengan kawan. Yes. So yang kali kedua ni tak rasa, aku kalau aku buat dengan partner ni kena backstab lagi ni. Baik, dia macam ni. Kita tak boleh salahkan penipu, sebab memang kerja penipu menipu. Kita kena salahkan diri kita, kenapa biar dia tipu. Kenapa kita boleh kena tipu? Sebab kita ada ilmu. Kita buka ruang untuk ditipu. Dan kita biar diri kita tertipu sebab kita tak tahu. Jadi tak boleh salahkan penipu, sebab memang kerja penipu menipu. Kerja kita jangan biar dia tipu. So bila kena tipu, itu salah saya. Saya yang tak belajar pengurusan. Saya yang tak ambil berat pasal keuangan. Saya yang percayakan semua orang tanpa ada perjanjian, agreement. Bila dah jatuh, lesson learn lah. Sebab tu bila saya bercakap dalam kelas saya sebelum ni pun sama, saya bagi tahu pengalaman bukan guru terbaik. Keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman adalah guru sebenar. Make sense. Ramai orang yang banyak pengalaman. 70 tahun umur dia. 70 tahun. Gila tak kecekang dia punya pengalaman. Pengalaman dahsyat, tapi kenapa miskin? Tak belajar Sebab dia tak ambil pun. Dia tak ada keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman tu. Kenapa ada orang kena tipu banyak kali? Syarikat banyak lingkup, banyak jatuh, banyak kena problem dengan staff, tapi duk berlaku berulang-ulang kali. Pengalaman dah, tapi kenapa jadi lagi? Sebab dia tak ada keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman. Sebab dia ingat, pengalaman ni guru terbaik. Tak. Pengalaman bukan guru terbaik, tapi keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman adalah guru sebenar. Setuju. So sebab itulah terima jugalah berpartner dengan 2014 Beyond. 2014 dengan Beyond dengan Tuan Malik. Saya kata kenapa saya nak berpartner juga, sebab saya tahu yang saya tak pandai semua benda. Saya berpegang pada satu prinsip, bila kita nak buat bisnes, kita tak perlu pandai semua perkara. Betul. Kita perlu tahu semua benda. Perlu tahu Tak perlu pandai. Kita perlu pandai tak account, tak. Perlu pandai tak marketing, tak. Perlu pandai tak menjual, tak. Tak perlu pandai. Tapi perlu tahu semua tu kena ada. Dan kalau tak pandai dan tak tahu, cari orang pandai, cari orang tahu untuk buat benda yang kita tak nak atau kita tak mahu. Jadi bila berpegang pada prinsip tu, kalau tahu kita tak pandai, carilah orang pandai untuk buat. Tapi sebab kita tahu benda tu kena buat, kita tahu tak pandai, ambil orang pandai. Sebab itulah berpartner dengan Malik ni, sebab saya tengok dia ni memang pandai. Pandai bahagian marketing. Otak dia cekang, otak dia power, hafaz 30 juzuk 30 hari. Marketing Ya. Tapi tengok macam Dr. Basit yang ke depan. Sebab yang mengaturnya di belakang. Ramai orang ingat orang marketing ni dia mesti semua ke depan. Tak. Tak. Orang yang ke depan ni tak semestinya pandai marketing. Tapi dia nampak power sebab ada orang pandai di belakangnya. Saya tengok banyak orang lah yang hebat-hebat apa semua ni. Kita nampak dia hebat. Contoh Tony Fernandez buat Asia kan. Orang nampak dia power kan, dia hebat. Tapi kalau dia tak ada Datuk Kamarudin bin Merandun, tak jadi.
Sebab dia ada orang belakang pandai di belakangnya. So sebab itulah combination dalam bisnes ni, dia kena ada kumpulan-kumpulan orang pandai di belakangnya, maka dia akan bertahan lama dan akan membesar. Tapi kalau dia lah menjadi orang yang paling pandai dalam syarikat, dia akan menjadi orang yang paling penat. Sebab dia kena fikir semua. Marketing dia fikir, sale dia fikir, operation dia kena fikir, finance dia kena atur, HR dia kena fikir pasal kerja. Kejong. Sebab dia yang paling pandai. Menjadi orang yang paling pandai akan menjadi orang yang paling penat dalam syarikat. Betul. Tapi memiliki orang yang pandai-pandai dalam syarikat, itulah rahsia sebenar kenapa syarikat boleh berkembang. Pandai-pandai dalam syarikat kan? Ya. Tapi bukan pala tahu lah. Bukan, pandai. Sebab tu kalau perasan, kenapa budak-budak pandai zaman kita sekolah, mereka dapat beasiswa? Siapa yang bagi? Oh. Petronas? Betul. Shell? Lepas tu dia orang pergi mana? Fly overseas kadang. Lepas tu balik kerja dekat Shell dengan Petronas lah. Betul. Jadi di mana Petronas dan Shell sekarang? Khazanah. Betul. Yang pandai-pandai ni, top-top ni semua dah ambil dah. Yang top scorer in Malaysia, semua syarikat-syarikat bilion dah ambil. Kenapa? Sebab dia orang tahu syarikat besar ni dibina oleh orang-orang pandai, orang-orang bijak. Jadi itulah rahsia dia. Dia barulah saya faham. Sebab tu kita boleh beza. Orang pandai yang mengepalai sebuah syarikat pasti berbeza dengan orang yang lemah. Tak perlu pun ambil SPM buat bisnes. Biasa dengar ayat kan dekat TikTok sekarang ni. Betul? Memang tak perlu ambil SPM nak buat bisnes. Tapi pasti ada beza. Sebab waktu saya balik pada US tu, kan saya tolong ayah meniaga nasi lemak tepi jalan. Datanglah seorang guru saya juga tu. So dia datang dengan saya, dia tanya soalan. Baru balik pada US kan? Saya kata ya. Apa plan lepas ni? Saya kata lepas ni saya nak niaga, saya nak buat bisnes. Dia keluar satu ayat ni. Buat apa belajar tinggi-tinggi kau nak buat bisnes? Tak belajar tinggi pun boleh buat bisnes. Saya diam. Saya cakap deep. Saya kata pasti ada beza orang yang belajar tinggi buat bisnes dengan orang yang tak belajar buat bisnes. Pasti ada beza. Dan guru tu pun dah berhenti dah jadi cikgu, dah meniaga dah. Okay. Jadi kita menghormati guru tu, mungkin pada view dia atau pandangan dia mungkin benar, tak perlu pandai, tak perlu belajar tinggi-tinggi tu buat bisnes. Tapi pasti ada beza. Kita boleh tengoklah kat sosial media ni, orang pandai buat bisnes dengan orang yang tak pandai buat bisnes. Tak pandai in term of belajar tinggi-tinggi, ambil engineering, ambil doktor, lepas tu buat bisnes, dengan orang yang waktu sekolah pun dah lemah. Macam mana dia uruskan bisnes? Memang dia boleh kaya, tapi adakah bertahan lama? Tu persoalan dia. Macam tu, Pak. Ya, sebab keuangan perlukan kepandaian, pengurusan perlukan kepandaian, strategi perlukan kepandaian, mengatur, menyusun. Kalau tak cukup pandai, ambillah orang pandai. Tapi bayangkan, kalau ketua dia pun tak pandai, habis. Ada tak orang pandai nak kerja dengan orang tak pandai? Tak. Yang pandai, yang bijak saja akan menarik orang yang bijak sekelilingnya. Make sense, betul. Itu antaranya lah yang kita perasan pun mana-mana syarikat yang pemilik dia sentiasa belajar, masuk kelas, improve diri. Memang orang pandai akan duduk dengan dia. Walaupun dia belajar SPM. Ada saya jumpa belajar SPM. Tapi dia ni pandai. Mungkin dia tidak ada peluang pada zamannya. Okay. Mungkin dia ada masalah kewangan, mungkin dia tak minat. Dia baru sampai SPM je, tapi otak dia bagus. Otak dia bagus. Dan dia sentiasa belajar, masuk kelas, ambil cert ni banyak. Jadi dia boleh jadi tawan. Dan orang-orang pandai nak bekerja dengan dia sebab orang ni dia ada kebijaksanaan, wisdom. Kenapa? Sebab dia pandai. Dia cuma tidak belajar tinggi, tapi dia pandai. Tu lain beza dia. Beza kalau orang tu sebenarnya kita boleh tahu, kalau dia ni bijak, otak dia bagus, dia takkan menghina orang. Tapi kalau dia ni adalah orang yang lemah, dia merasakan bahawa kekayaan tu yang menjadi pelindung kepada kekurangan dia. Sebab tu kalau perasan, orang-orang yang belajar tak pandai ni, dia punya shield dia adalah kekayaan dia je lah. Aku tak belajar pandai pun boleh je kaya. Dia flex lah semua. Sebab itu je lah yang paling berharga pada dia adalah tak ada benda lain lah. Tak ada benda lain. Sama kita tengok orang yang beli branded ni, dia pakai branded ni sebab itu benda yang paling bernilai pada diri dia. Orang yang berjaya, yang kaya raya ni, yang bernilai pada diri dia adalah ilmu dia. Aset dia. Dia tak payah tunjuk pun. Setuju. Itulah antara perbezaan. Yang paling ketara lah, kita pun perasan.
So then lepas tu bersama dengan Tuan Malik buat Beyond ni. Okay, Beyond ni apa syarikat tu sebenarnya? Dia Beyond ni bermula sebagai event company. Event yang mana kita buat seminar lah. Asalnya kita buat seminar, mengajar tentang pengurusan. 2014 sebenarnya permulaan mengajar tentang My Document. Ajar pasal dokumen kan kita kena tipu dengan partner. Jadi sebenarnya kita buat kelas tu bukan untuk orang besar, orang buat marketing tak. Sebab market waktu tu semua orang buat kelas marketing. Kita ajar supaya tak kena tipu je. Kita ajar supaya macam mana nak elak daripada jatuh. Sebab saya dah jatuh, orang lain mencerita rahsia kejayaan. Saya menceritakan rahsia kejatuhan. Dalam market tak ada orang bercakap pasal cerita jatuh. Betul. Waktu tu. Tapi saya ajar, okay, ini adalah cara-cara jangan jatuh. Buat agreement ni, buat SOP ni. Saya ingat tak ada demand. Tak ada orang nak. Rupanya ramai yang jatuh. Ramai yang memerlukan ilmu-ilmu itu. Okay. Bermula daripada 14, 15, 16, alhamdulillah berkembang dan sampailah sekarang. Kita ada Beyond Group of Companies, kita ada berbelas buah syarikat, ada syarikat teknologi, My Syarikat, kita ada Beyond Corp, accounting firm, kita ada klinik, so kita ada syarikat dekat Indonesia, di Bandung. Besar. So a few lagi lah, cakap Artanah apa semua. Jadi sebab tu kita berani cakap kita adalah guru bisnes yang buat real business. Bukan jual Elio. Orang kata ini jual Elio. Jual Elio Ini jual Elio je ada bisnes. Jadi dia bukan saja ajar bisnes yang buat real bisnes, tapi kita mengkaji bisnes. Buat research pasal bisnes. Masyarakat Satu ni PKP. Masyarakat ni rasa macam familiar. Rindu PKP. Masyarakat ni macam familiar dengan dia apa sebenarnya, macam mana dengar? My Syarikat ni adalah sistem HR system. Okay. HR system ni banyak dalam market. Okay. Hatta DG pun ada HR software ni. Betul. Okay, HR software. Dan sebenarnya My Syarikat hari ni adalah antara syarikat HR software yang terbesar di Malaysia. Antara yang top. Kalau minta lah AI listkan sistem HR yang ada kat Malaysia, My Syarikat pasti ada list. Sebab kita dah ada 220,000 user, lebih 32,000 syarikat yang pakai. 32,000? 32,000 semua syarikat. Malaysia? Sahaja. So insyaAllah kita doakan, sebab kita nak bawa masyarakat ni ke IPO. Gila. Target kita 2028 lah. Lagi 2 tahun. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi kita tengah work hard lah. Doakan. So cuma orang tak tahu yang masyarakat ni saya punya. Saya baru tahu. Saya baru tahu hari ni. Tak tahu sebab kita tak letak saya sebagai muka depan. Tak saya sebagai muka depan. Benda tu kita biar bergerak tanpa melekat nama saya kat situ. So macam mana My Syarikat ni boleh jadi the top HR system? Apa yang beza dengan benda lain? Maksudnya dengan HR system yang lain? Okay. saya mengambil satu pendekatan yang mana pernah diceritakan oleh Simon Sinek, yang mana saya mengambil story daripada Simon Sinek. Simon Sinek ni adalah advisor kepada Apple dan Microsoft. Oh, okay. So Simon Sinek dia pernah cerita yang mana dia pernah bagi talk dekat Apple, dia bagi talk dekat Microsoft. So dia bagi tahu orang yang dekat Microsoft ni always nak tahu apa yang Apple buat. Dan Apple pula dia tak ambil tahu pasal orang. Dia fokus pada customer dia je. Sebab tu kalau perasan Apple, kalau dia keluar produk dia bukanlah antara yang paling full, paling power tu pun. Orang lain dah keluar 5, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun baru dia keluar. Betul. Kan? Kata apa, dia punya pixel pun sikit, spek dia macam kalau Android. Memang Android outstanding. So apa jadi kepada Simon Sinek ni, satu hari tu pekerja Microsoft ni dia keluarkan satu device yang powerful lah. Dia tunjuk dekat eksekutif di Apple, dan eksekutif Apple cakap, okay, we have no doubt, kami tak ada keraguan. So produk dia power. So dia cakap orang dekat Apple ni dia hanya fokus pada customer dia je, dan orang kat Microsoft ni fokus kat apa yang Apple buat. So Apple hari ni menjadi antara syarikat yang capai nilai trilion, yes. Dan mereka ada cash reserve trilion. Jadi bila saya dapat pendekatan Apple begitu, dan itulah apa yang kami buat kat Beyond, kami bukan melihat apa yang kompetitor buat.
Kami fokus kepada customer kami. Sebab Beyond kan mengajar orang bisnes. So kita always tanya apa lagi yang kami boleh bantu. Okay, nak set up siang berhad, kami buat Beyond Corp, buat company secretary. Problem dia orang accounting, kami bantu buat account. Apa lagi masalah orang ke HR. Sebenarnya masyarakat adalah sistem yang dibuat oleh staff saya untuk kegunaan dalam syarikat. Asalnya masyarakat tu sebenarnya adalah internal HR system. Jadi bila kami tengok kami punya student ni problem, kami bagilah mereka try pakai. Bila mereka try pakai, mereka kata baguslah sistem ni. Not bad. Maksudnya benda ni boleh lah. Dan kami try jual kepada student kami. Ramai yang minta. So bila ramai yang minta, dan kami kata okay, orang lain kalau buat syarikat teknologi biasanya akan ambil masa 3 ke 5 tahun baru buat profit. Kami first year dah profit lah. Laju. Teknologi waktu tu sebenarnya dia asal daripada idea internal department. Department tu kita keluar menjadi sebuah syarikat. My syarikat. So kita dah tekan ads apa semua. Dan waktu tu dah kami terima pelaburan sebab waktu tu kami dah mula merancang untuk IPO. So kami dapat investment 7 juta. Banyak. 7 juta untuk 10%. 10%, okay. 7 juta untuk 10%. Duit tu kami tak berani nak sentuh sebab kami tak pernah sentuh duit orang. Semua buat bisnes guna duit sendiri. Setempat. Okay. So syarikat pula dah untung. Tapi bila kami ditanya balik apa yang dah berlaku pada duit tu, kenapa tak buat apa-apa lagi? Sebab kami tak biasa pakai duit orang kan. So bila kami cakap okay, then kita akan agresif lah. So duit tu kita all out dekat marketing gila-gila. That's why benda tu spike sampai ada 220,000 user. Memang kami all out lah dekat marketing gila-gila lah for the past 2 to 3 years ni. Baru lagi sebenarnya sistem ni. Baru 3 tahun dalam pasaran. Antara sebab dalam market dah ada banyak sistem. Tapi kami boleh mengalahkan yang dah 10 tahun, 12 tahun laju. Itulah laju. Dan ramai orang ingat masyarakat ni syarikat milik Chinese. Yes, betul. Yes. Betul. Sebab tak nampak pun Melayu dia. Dialah syarikat Melayu Bumiputera Muslim. Faham. Okay. My syarikat ni first saya dengar ni daripada kawan saya lepas saya tubuhkan company ni. Dia kata anak muda ke HR senang je. Hang daftar satu ni, apps kita panggil My Syarikat. Hari ni kita jumpa founder dia. Okay, power. Cuma kita tak bercakap kat depan sebab kita nak biar benda tu organik kan. Organik dan tidak melekat kepada saya lah sebagai owner. Kononnya tak nak kita ke depan lah. Kita hire CEO pun tak nak ke depan. Dia kata biar bergerak tanpa. Jadi kalau nak tukar CEO pun tak ada masalah. Nak tukar orang depan pun tak ada masalah. CEO pun nak tukar tak ada masalah. Tapi CEO masyarakat lah Tuan Malik. Partner. Dia yang turun tangan dan membawa syarikat sampai nilai puluhan juta. Allah, puluhan juta Yes, daripada 2014 jatuh 15 so 11 tahun lah. Inilah power. Okey, apa yang Tuan Dr. Basit boleh bagi tahu rahsia kejayaan Dr. Basit lah membina satu company yang boleh katakan multi-million? Okey. Rahsia rahsia dia. Kalau bagi tahu dia bukan rahsia. Rahsia yang boleh dikongsi. Tiba strategi betul. Bila sebab bila orang kata rahsia, macam mana nak kongsi rahsia tak jadi rahsia. Tak jadi rahsia betul kat public betul. Jadi strategi lah. Macam mana boleh bina strategi begini? Sebenarnya adalah kuasa pengurusan. Bila ada barisan pengurusan yang strong, yang solid, sebab tu jadi kat level ni. Sebab saya memegang satu prinsip adalah bila syarikat buat untung, jangan tukar kereta dulu. Jangan bawa masuk kereta dulu. Jangan beli kereta dulu. Beli enjin dulu. Enjin apa? Enjin kereta. Istilah dia begini. Guru saya pernah bagi tahu, dia cakap kalau kau ada duit, sebab waktu kan 2014 saya jatuh. Once bila kau ada duit nanti, dia bagi tahu kau jangan beli kereta dulu. Kau beli otak orang dulu. Otak orang itulah enjin kereta. Jadi beli otak orang bermaksud bawa masuk orang-orang pandai, orang-orang expert dalam syarikat. Mereka ni lah yang akan menjadi enjin kereta kita. So sebelum nak beli kereta, beli enjin dulu. Enjin syarikat ni adalah orang-orang pandai. Sebab tu syarikat-syarikat besar yang buat ratus juta, bilion, takkanlah budak-budak tak ada SPM duduk kerja dalam tu. Sebagai orang depan lah. Mungkin orang bawah dia, mungkin benda ni menimbulkan satu
polemik dalam dalam konteks perbahasan perbincangan kita kan, yang mana bukan tak ada orang yang tak ada SPM whatever. Kita bukan menghina, tidak, tapi kita tahu yang membawa syarikat orang-orang atas ni adalah kumpulan-kumpulan orang pandai. Untuk memimpin syarikat memang kerja orang pandai. Betul. Direkrut daripada kumpulan-kumpulan yang memang waktu belajar straight A, belajar kat luar negara, mereka yang orang atas. Menjadi orang atas lah sebenarnya rahsia syarikat boleh besar. Strategi dia membawa masuk otak-otak orang pandai. Bawa otak orang pandai. Tapi sebelum kita beli enjin tu, kita kena tahu spek enjin tu. Kebanyakan orang tak tahu yang spek enjin tu. Betul lah tu kan. Tersalah pilih apa enjin. Enjin contohlah Klisa ke contoh. Contoh. Salah tu. Macam mana kita nak tahu spek otak yang sepatutnya kita hire? Hanya orang yang main kereta je akan tahu enjin. Betul. Hanya orang main kereta apa? Betul. Begitu juga bisnes. Hanya orang yang ada ilmu bisnes akan tahu saja. Hanya Jauhari yang mengenal Manikam. So kena belajar jugalah ilmu bisnes ni. Yes. Sebab tu orang yang tak ada ilmu bisnes, macam mana nak tahu orang yang boleh uruskan bisnes dia kalau dia tak ada ilmu tu? Apa beza bisnes dengan berniaga? Perkataan. Okay. Perkataan beza dah lah. Cuma bila orang saja yang meletakkan berniaga bisnes, sebenarnya berniaga bisnes sama je. Orang saja yang membezakan. Dia seolah-olah meletakkan bahawa berniaga tu tepi jalan, bisnes syarikat besar. Maksud dia sama je. Cuma perbezaannya adalah dia nak bagi faham dia ilmu buat bisnes, skill lain. Buat bisnes, skill lain. Okay. Tahu produk apa boleh jual, pandai menjual, boleh start. Produk ada demand, pandai bercakap sikit, pacak kamera, pacak phone, niaga, okay. Buat bisnes satu skill. Urus bisnes skill lain. Skill duit, skill documentation, skill governance, government pula. Corporate governance ni adalah bahasa mudahnya tata kelola bahasa hari ni. Tata kelola apa gerak kerjanya, workflow-nya, manpower-nya. So benda tu adalah skill yang berbeza. Untuk nak expand pula skill lain lagi. Expand ni skill memasuk orang pandai. Sebab menguruskan ni kita boleh urus. Kita boleh suruh isteri urus, adik urus. Okay. Tapi adakah betul-betul jadi ataupun sekadar buat je? Kita boleh hire pengurus. Tapi kenapa syarikat kita berkembang? Sebab nak berkembang, nak expand, dia skill lain. Skill yang berbeza. Perlu bawa masuk orang yang ada pengalaman, orang yang ada otak bagus, sebab dia nak kena monitor semua. Tu ilmu nak expand. So bila dah expand dah lain pula. So dia perlukan ilmu tentang financial, tentang capital. Itu nak kena ada level. Nak buat syarikat puluhan juta, ratusan juta, itu ilmu keuangan kena strong. Dari segi cash reserve-nya, investment-nya, take over company-nya, atau banyak lah. Skill yang berbeza. Dia sama juga doktor. Dia ada doktor doktor biasa. Lepas tu dia ada doktor pakar. Consultant. So atas pakar ada lagi ke? Consultant. Doktor lagi power lah. Paling power lah consultant tu. So maksudnya sebagai business owner kena tahu semua skill ni. Tahu. Dia tak payah mahir, dia tak perlu pandai. Pandai tapi tahu. Kena tahu, kena bawa orang pandai yang expert bidang ni. Kena tahu, cari orang pandai, cari orang expert, bawa buat benda ni. Itu ada pada Tun Mahathir. Okey. Zaman kegemilangan Tun Mahathir, dia pandai membawa masuk orang-orang yang betul, orang-orang yang power dekat bidang-bidang dia. Sebab tu negara laju, maju apa semua tu sebab dia pandai meletakkan orang. Bila kita salah letak orang, kita kena balik. Kita kena balik sebab dia membawa orang yang betul untuk buat kerja yang betul pada waktu yang betul. Itu skill business owner yang mahal. Dan macam mana kita nak tahu kita ni betul letak orang ataupun salah letak? Macam mana kita tahu kita punya ni hang punya kita panggil apa Position. Okay, ni aku letak ni betul ni di grow. Ataupun ni salah kita cut off. Kita boleh uji dia. Uji uji. Dia ada 2 ujian. Kalau zaman sekolah dulu ni, macam mana kita nak tahu dia pandai? Macam kita nak tahu dia pandai? Exam, soalan. Bagi soalan, jawab, skor A. Dia ni pandai. Hantar pilihan negara. Macam mana nak tahu dia ni tak pandai? Tak skor lah. So sebenarnya buat ujian. Ujian ni pula ada 2. Satu ujian bertulis, satu ujian amali. Ingat lagi zaman sekolah. Kan? Ada amali, ada tulisan. Bertulis ni kita boleh buat dia
di bawah yang panggil sebagai psychometric test. Psychometrics ni adalah bila kita nak tahu kecenderungan seseorang itu, kan dulu waktu sekolah menengah kita ada buat ujian, kita ni cenderung apa, sains ke matematik ke, kita minat bahagian apa, kan ada kecenderungan. Itulah psychometric test. Jadi untuk orang tu nak kita letakkan di position tu, dia ada kecenderungan dia. Macam mana nak tahu kecenderungan? Satu, ambil, bawa dia masuk, test dulu atau amali 5 bulan, 6 bulan, setahun. Oh, dia ni lebih ke arah marketing, okay. Dia ni pandai sale, walaupun mula-mula apply accountant, tapi dia ni pandai bercakap. Kita tahu sebab kita amali, kita test, kita uji. Tapi sebenarnya lebih awal waktu interview tu, buat test siap-siap yang dipanggil sebagai psychometric test. Itu pentingnya ilmu dekat bahagian psikologi, mengenal manusia sebelum kita bekerja dengan dia. Sebab tu kat Beyond kita buat sistem talent assessment, nama dia. Talent assessment, dia jawab 40 soalan, jawab. Okey, dia ni kecenderungan kat bahagian sale, yang ni kecenderungan kat bahagian marketing. Walaupun dia apply bahagian HR, kita akan tanya balik, suka depan suka cakap kat kamera, macam mana tahu? Talent assessment. So ada dua kaedah nak menentukan, menilai seseorang, bertulisnya atau amalinya. Sebenarnya benda tu dah dibuat di zaman sekolah kita. Academician sudah mengkaji, tapi tak ada orang bisnes yang membawa masuk benda tu dalam bisnes untuk mengenal manusia. Tu je. So tu kaedah kita mengenal. Sebab tu sebenarnya orang yang power ni, dia boleh bawa masuk sebab dia ada HR yang boleh rekrut orang. HR tu dia ada skill memilih orang kan. HR skill tu boleh dipindahkan dekat sistem bertulis. Sebenarnya HR yang dibayar mahal ni adalah HR yang boleh rekrut orang-orang power untuk masuk syarikat. Sebab HR tu dia ada skill memilih orang pandai, memilih orang yang ada skill. Dia tahu nak menilai orang tu macam mana, resume dia, pengalaman dia, ujian dia, bercakap dia, profiling dia. HR kenal owner, kalau dia ada skill tu bonus lah. Majoriti tak, majoriti skill tu belum matang, memerlukan orang lain yang buat kerja tu. Faham. Sebab tu HR dibayar mahal. Itu antara yang benda kita jumpa lah. So dalam structure business, company lah kan, yang paling penting bagaimana? Paling penting bahagian mana? Satu bahagian paling penting, lepas tu nombor 2 yang paling tak berapa nak penting tapi dia perlu ada. Paling penting owner. Okay. Bila owner tu tak ada quality, the whole structure akan rosak. Owner tu tak ada ilmu, owner tu tak ada sikap yang melihat ilmu tu satu kepentingan, owner tu tidak ada kesedaran tentang ilmu, semua akan jadi tak penting. Owner yang ada ilmu, owner yang faham pasal ilmu, semua bahagian akan penting. Jadi bila tanya bahagian apa paling penting, bahagian adalah pada owner punya kesedaran itulah yang paling penting. Sebab bila owner tak ada kesedaran, semua bahagian akan penting dan dia akan meletakkan orang-orang yang betul pada bahagian yang penting. Ada orang kata sale paling penting. Berapa juta sale? 5 juta. Untung berapa? Tak ada, rugi. Kata sale penting. Buat sale 10 juta, rugi, hutang banyak. Marketing marketing yang paling penting. Kau buat marketing, lingkup, kata marketing penting, tapi lingkup, staff wara tipu sana, staff pecah mana, syarikat lingkup, hutang banyak, kata marketing penting. Account penting, lepas tu pergilah mengaji account. Kau kata account penting kan, kau buat account, duit masuk tak? Kau jaga buat account, PNL apa semua tu, duit masuk tak? Kau jaga account tapi duit tak masuk, kau simpan lah. Buat accounting report tu, buat teh hijau minum, dah kata account penting. Teh hijau. So HR penting, HR penting, buat masuk orang pandai apa semua tu. Tapi kalau kata HR penting, kenapa HR tak jadi owner? Kata HR penting, tapi kalau semata-mata pandai HR tapi tak ada duit nak bayar gaji HR, macam mana? Lingkup juga. Orang kata bahagian ni dokumen ni penting. Dokumen kalau tak ada untung, dokumen tak ada nilai. Betul ya tu. So semua tu penting bila owner ada kesedaran. So kesedaran apa yang owner kena ada? Satu mungkin direction company. Kesedaran apa yang penting untuk owner tu? Untuk owner tu adalah kesedaran tentang, dia ada banyak benda bila kesedaran, bila sebut tentang sedar ni. Paling penting adalah sedar yang kita ni tak reti. Orang yang bila dia sedar dia pandai,
dia akan berhenti belajar. Faham. Orang yang bila dia sedar dia tak pandai, dia tak akan berhenti belajar. Sedar yang paling penting adalah sedar tak erti. Sedar tak pandai. Sedar tak tahu. Memiliki kesedaran yang kita ni tak erti apa, itu yang lebih penting. Sebab kita akan sentiasa belajar, improve lagi. Orang sedar dia tak baik, dia akan perbaiki. Dia akan sentiasa belajar lagi, mengaji lagi. Dia akan perbaiki lagi. Dia sedar dia tak baik. Tapi kalau sedar dia baik, dia akan mengepak. Sedar dia kaya. Wah, mendada. Kita jumpa orang yang betul-betul kaya ni, tak ada, saya baru nak start je, saya tak reti. Padahal had tu paling bahaya. Had tu paling bahaya. Saya jumpa dah. Saya pernah pergi seminar kan. Waktu saya lingkup 2014, saya pernah pergi seminar. Jatuh pun, sebab saya ni orang Perak, asal kampung kat Perak. Jadi kat Perak ni dia ada satu ayat ni, biar papel saya bergaya. Biarlah papel saya gaya kena ada. Orang Perak kan. Jadi dah jatuh 2014, saya pergi kelas seminar lah, pergi kelas bisnes. Saya pakai smart-smart. So bila pakai smart-smart ni, kita tegur lah pakcik kat sebelah ni. Pakcik kat sebelah kita, pakcik buat siapa? Pakcik pun cakap, itulah pakcik buat biasa-biasa. Saya pun cakap, pakcik bisnes kena firm. Kita pakai kod apa semua, kemas. Oh ya, pakcik ada name card. Saya kata, oh pakcik tak bawa name card. Pakcik bisnes ni kita kena bawa name card. Kita kena ada identiti. Ni kad saya, dia buat OCO. Dahsyat anak ni. Biasalah pakcik. Kita betulkan jaket. Habis kelas ada kawan tegur, lah kelas ni ada Datuk Seri. Datuk Seri mana? Lepas tu, jom aku bawa kau. Dia kat depan. Saya kata, janganlah orang tu. Pakcik tadi yang duduk sebelah tu, Datuk Seri. Ada syarikat yang nilai juta lah. Saya kata, aduh, dah lah kelas tu 5 hari. Nampak pakcik tu sehari lah. Malu. Itulah kali terakhir saya memandang rendah pada orang. Itulah kali terakhir yang bila kita rasa pandai semua perkara, kita sudah menempah satu tiket kegagalan. So apa yang berlaku adalah, banyak yang saya jumpa orang-orang berjaya ni, ego dia rendah. Dia tak tahu apa, tak kerti apa. Tapi orang yang ego dia tinggi, kalau kita buat formula matematik, ego sama dengan 1 over knowledge. Ego sama dengan 1 per knowledge. So kalau kita buat matematik, ego knowledge tu adalah kita letak 10. Ego akan 0.1. Kan? Kalau knowledge tu 1000, dia akan jadi 0.001. Antara 0.1 dengan 0.1 mana lagi besar? 0.1 lah. So orang yang egonya tinggi, tahulah ilmunya sikit. Aku lebih banyak makan garam, kau tak nak ajar aku lah. Ego. Orang yang egonya besar, tahulah ilmunya. Tapi orang yang saya tak reti, ajarlah saya perlu belajar lagi, tegurlah saya. Jadi benda yang kesedaran yang doktor tanya tadi adalah kesedaran yang dia rasa dia tak reti, dia rasa dia tak tahu, dia kena belajar lagi. Sebab saya berpegang pada prinsip, when you stop learning, you start losing. Tapi itu dalam bahasa Inggeris kan, when you stop learning, you start losing. Tapi kalau bahasa Melayu dia, kalau kita translate ikut Google Translate, dia tak sedap. Bila kita berhenti belajar, kita akan kehilangan. Tak sedap Melayu je. Mari kita tukar kepada ayat lebih berfalsafah, lebih kurang maksudnya. Bila kita berhenti belajar, maka tunggulah kehidupan yang kajah. Sama maksud dia. When you stop learning, you start losing. Bila kita berhenti belajar, maka tunggulah kehidupan nak kajah. Kita berhenti, tak naklah belajar pasal bisnes, kita akan diuji dengan bisnes. Kita ada anak, kita tak belajar pasal anak, kita akan diuji dengan anak. Kita ada pasangan, ada keluarga, tak belajar pasal keluarga, tak belajar pasal isteri, kita akan diuji dengan isteri. So bila kita tak belajar, maka kehidupan nak kajar kita. Akan ajar. When you stop learning, you start losing. Tapi dah saya kata tadi, pengalaman bukan guru terbaik, tapi mengambil keupayaan, mengambil pengajaran daripada pengalaman adalah guru sebenar. Guru sebenar ya. Sebab bila kita dah jatuh, kita pernah rasa hebat, kita pernah rasa pandai, Chancellor Award, Best Student Award, apa lagi aku tak reti, bagi tahu. Dah. Bila kita rasa hebat dalam bisnes, kita rasa kita power, itulah
detik permulaan kita akan diuji. Akan diuji. Kita tak tahulah sebab kehidupan yang akan ajar kita. Kehidupan yang akan ajar kita. Sebab tu kesedaran ni adalah jangan merasa kita besar, jangan merasa kita ni hebat, jangan merasa kita ni pandai. Keep belajar. Sebab tu saya sambung belajar, terus belajar. Sebab orang tanya buat apa sambung belajar lagi. Yalah, sebab saya perlu belajar lah, banyak lagi saya tak tahu. Sebab saya diajar oleh guru saya, kalau kau tidak belajar, kau tunggu nanti kehidupan akan ajar. Kan ajar. Dia betul tu. Kau tunggu nanti. Kita tak tahu, tapi akan tiba masanya. Akan diajar untuk tahu. Akan diajar oleh kehidupan. Ujian macam mana wallahu alam, tapi kita akan diajar. Sebab itulah kita akan kena terus belajar. Okey, macam tadi Dr. Basit cakap, Dr. Basit pun ada jual seminar dan sebagainya. Yang tak salah saya macam My First Million. Yes. My First Million dah ada berapa murid sampai sekarang? Dia My First Million ni kita start tahun ni sebenarnya. Tahun ni berapa bulan lah? 8 bulan. Oh, start pada first tu. First January. Sebab kita ada beberapa generasi seminar. Kita bukan satu seminarnya. Dia ada sebelum ni The Game Changer, ada My Document, ada banyak jenis lah. Kita baru buat. Sebenarnya kenapa kita buat My First Million ni? Sebab kita dapati kita dah buat juta dulu. Jadi orang masih tanya macam mana buat. Jadi kita nak buat My First Million adalah sebenarnya nak capai First Million ni dia tak susah. Tak susah. Nak capai First Million tak susah. Tahu produk apa, tahu market kat mana, dapat nombor dia, dan kita buat. Yang susah tu adalah nak buat profit 1 juta. Profit Profit 1 juta. So apa beza profit dengan sales 1 juta ni? Kalau dari segi formula asas dia, jualan, tolak kos, sama dengan profit. Okay. Jualan, tolak kos, sama dengan profit. Masalah orang adalah dia boleh buat jualan, tapi dia tak boleh nak control kos. Okay. So tak adalah profit. Ya, betul. Jadi ramai orang adalah dia boleh buat jualan juta, tapi tak ramai orang boleh buat profit juta. Sebab dia tak boleh nak control kos keluar. Dari segi financingnya, efisiensinya, pekerjanya, skillnya mahal. Dan ramai orang, dan ada sebahagian orang yang boleh buat untung 1 juta, belum tentu dia ada cash reserve 1 juta. Betul. Cash reserve ni simpanan yang tak disentuh. Aset dia. Apa semua. Jadi sebab itulah kita buat My First Million ni 3 stage. Sale, profit dan cash reserve. Sebab bila kita ajar cash reserve ni, sebab dalam bisnes dia ada 3 cycle. Cycle pertama adalah cycle kita develop business. Develop berapa tahun? Yang dicadangkan adalah 7 tahun. 7 tahun 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Sebab bisnes ni dia akan ada 3 tahun puaka. Okay. 3 tahun puaka ni adalah bisnes kita boleh buat. Lepas tu tiba-tiba ada kompetitor. Tiba-tiba ada produk yang akan silang kita, orang lain silang. Kita tak tahu market tu macam mana. Boleh jadi produk tu hype ataupun trend, lepas tu habis. So 3 tahun ni adalah 3 tahun puaka. Dan kita akan sambung tahun berikutnya adalah 3 tahun neraka. Neraka lagi. Tadi puaka, neraka pula. Neraka ni macam mana? Waktu ni lah kita akan jumpa tim yang betul, tim yang salah, tim dari neraka. Kan pernah dengar pekerja dari neraka? 3 tahun neraka pula. Kalau lepas 3 tahun ni, tahun ke-7 tu lah baru dia matang. Kenapa? Sebab kita kena bersedia untuk tahun yang berikutnya, iaitu kemarau panjang. Tahun yang mungkin akan berlakunya krisis ekonomi, kita akan diuji bisnes gila-gila. Ramai orang ingat stage kedua ni, kemarau yang panjang adalah kemarau yang ekonomi, contoh waktu PKP kan, krisis. Boleh jadi kemarau panjang ni adalah kita diuji dengan bisnes jatuh teruk. So berapa lama? Wallahu alam, tapi biasanya dia akan jatuh lama. Ada yang kata sampai 7 tahun. Kan sebab mengambil daripada surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Dalam tu dia bagi tahu yang 7 tahun kita menuai, 7 tahun fasa pertama, 7 tahun fasa kedua. Lepas tu barulah semua dapat hasil. Jadi bila kita buat bisnes ni, jatuh tu pasti. Cuma tak tahu bila. Sebab tu kena berhati-hati. Saya ulang, bila kita buat bisnes, jatuh tu pasti. Sebab itu ketika kita naik, berhati-hati. Sebab jatuh tu pasti.
semua orang akan lalui fasa jatuh. Cuma jatuh dekat lantai atau jatuh dekat atas tilam. Itu je beza dia. Semua orang akan jatuh. Tapi ada beza, saya jatuh lah, hilang 10 juta. Tapi alhamdulillah lah, saya ada backup, property saya ada 50 biji, dapatlah survive. Dia punya survive tu 50 biji property tu. Itu jatuh atas tilam. Ada orang jatuh, lingkup, run up, kena jual apa semua. Jatuh kat lantai lah. Sebab tu beza, semua orang akan jatuh. Bezanya jatuh dekat lantai atau jatuh kat atas tilam atau atas sofa. Sebab itulah waktu kita naik, berhati-hati. Sebab jatuh itu pasti. Kebanyakan business owner, founder sekarang ni yang tuan perasan, dia ada orang yang berhati-hati, selamat lah. Kebanyakannya yang ada datang ke seminar My First Million, contoh. Baik, ada yang datang jumpa saya, dia kata, Dr. Basri, perlu ke saya masuk kelas pengurusan? Saya akan cakap tak perlu. Tak perlu. Kenapa tak perlu pula? Bukan Dr. Basri ajar pengurusan ke? Ya, saya ajar. Tapi kalau orang tanya saya kata tak perlu. Kalau you tanya saya perlu ke tidak, jawapannya tak perlu, sebab maksudnya benda tak penting. Kalau benda tu penting, you tak perlu tanya. Dia tak tanya terus. Contoh, orang yang tengah, dia rasa macam dia sakit, dia doktor, perlu tak saya ambil ubat? Tak perlulah, sebab serius tak sakit kau? Tak kan? Sebab tu kau tanya doktor, perlu tak saya ambil ubat? Tapi buat diagnose ni, diagnose sakit kat sini, uric acid teruk, lepas tu fatty liver tinggi, rasa-rasa ada tak doktor, perlu tak saya ambil ubat? Tak ada. Doktor cakap dah kau warded. Pasti kau kena rawatan. Sebab itulah bila orang tanya saya perlu tak masuk dan belajar bisnes, saya kata tak perlu. Nanti bila dah lingkup, dah hilang semua benda, dah sedar, waktu tu belajar. Sebab tu waktu tu you akan sangat menghargai ilmu. Sebab waktu tengah okey, ilmu tak akan dihargai. Betul. Sampailah kita jatuh, sampailah kita hilang, sampailah surat LHDN sampai. Saya kena 300,000 ni doktor, macam mana? Hadap lah. Sebab itulah kadang-kadang kita berkira-kira membayar yuran kebijaksanaan sehingga terpaksa membayar tingginya cukai kebodohan. Sedap kot tu. Yes. Sebab kita banyak, kita buat silap. Oh ya Allah, kenapalah aku tak ambil tahu benda ni kan? Sebab kita waktu nak ambil tahu benda tu, kita tak ambil berat. Sebab kita kadang-kadang nak pergi belajar pengurusan pula. Kita berkira-kira lah. Sebab pengurusan tak ramai orang boleh ajar dalam bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa yang mudah. Kan? Jadi berkira-kira dengan yuran kebijaksanaan, maka kita kena bersedialah menanggung tingginya cukai kebodohan. Cukai kebodohan tu apa? Bukan maksud bayar cukai. Tak semestinya cukai. Kita tak nak belajar pasal pengurusan, buka kedai 400,000 tutup. Ada orang kata, buat apa belajar bisnes? Google pun boleh, ni buku boleh baca lah. Dah kenapa lingkup? Pergilah baca. Cuba bagi tahu kat orang yang lingkup tu, pergi baca buku. Pergi dulu. Dia buat jadi, alhamdulillah. Okey lah, dia belajar juga. Adakah kena belajar masuk kelas? Tak semestinya. Tapi sebab dia menghargai ilmu, maka dia baca buku. Ada orang skeptikal dengan kelas, seminar, whatever. Salah ke tak salah? Itu hak masing-masing untuk mereka ada belief system masing-masing kan. Mungkin sebelum ni dia kena tipu, jumpa orang yang salah. It's okay lah. Kalau timbul kesedaran, ada orang jumpa saya ni lah. Dia buat bisnes 16 tahun. Dia kata saya tak pernah masuk kelas bisnes, Dr. Basri. Dia kata. Lepas tu saya tanya, apa yang buatkan Tuan Haji masuk kelas saya? Umur dia dah kat 50 lebih dah. Dia kata, saya punya partner dah suruh banyak kali dah. Dah suruh saya daripada 2019. Dia kata, 7 tahun saya ambil masa. Lepas tu sekarang ni, bila hutang saya banyak, saya dah start penat, untung tak nampak, saya rasa saya tak boleh handle dah. Dan lalu iklan Dr. Basri. Saya pun datang. Bila masuk kelas ni baru dia sedar yang apa yang Dr. Basri ajar apa semua tu, majoriti saya tak tahu. Tapi 16 tahun ni jualan berbelas juta. Betul. Lama berbelas juta. Berhebat, syarikat besar. Tapi kesedaran dia ada. Datang. Oh, rupanya macam ni kelas bisnes Saya duk ingat kelas bisnes ni joget-joget, lompat-lompat, semangat-semangat. Kelas saya tak ada semangat. Kelas saya fakta, structure, framework, strategi. Ini output, ini game plan, ini dia punya SOP dia, ini method. Semua adalah ilmu real business.
yang majoriti dia kata dia tak tahu pun macam mana benda ni boleh ada. So selama ni Tuan Haji buat bisnes, saya redah je. Ya redah-redah pun berbelas juta. Belas juta tu. Saya kata Tuan Haji, kalau Tuan Haji belajar betul Haji, dia boleh pergi ratus juta ni Haji. Saya kata, dia amin kan, saya kata amin insyaAllah Haji. Itu dalam keadaan tak reti tu, belas juta. Saya kata, kalau dia ni tahulah ilmu bisnes ni lagi besar. Besar pergi. Saya kata, itulah, saya nampak macam tu lah. Sebab tu saya bawa anak dia, isteri dia, semua masuk kelas. Tak ada orang sedarkan dia. Betul. Kita pula kita tidak menggunakan pendekatan memaksa orang masuk kelas. Tak. Saya kata kalau ada rasa nak masuk, nak belajar, silakan. Apa istilah dia, kecil tapak tangan. Stadium nasional saya tadahkan. Okey. So kalau rasa nak belajar, kalau rasa tak nak, tak apa. Tak perlu. Lalu dulu, rasa dulu, lingkup dulu, nikmati kejatuhan dulu. Dah sakit tak? Meh saya ubat. Masuk. So waktu tu ajar orang yang sedar lagi seronok pada ajar orang yang tak sedar. Sebab orang tak sedar ni dia macam masuk sini close sini, masuk sini close sini. Ada yang masuk ni dia kata ada yang masuk kelas saya ni dia terasa apa? Tak patut jawab macam ni. Contoh ada yang masuk kelas saya bagi tahu saya buat bisnes kontrak ni dengan government. Saya bagi tahu dalam sejarah, sebab saya kan Taman Islam. Saya jawab begini. Nabi Muhammad dalam sejarah tak pernah buat bisnes, buat kontrak dengan mana-mana government. Memang tak ada lah. Sebab zaman Rasulullah memang dia buat bisnes direct kepada owner dan direct kepada business owner. Kalau bahasa corporate ataupun bahasa bisnesnya B2C, business to consumer, dengan B2B, business to business. Itu saja. Dia koyak. Dia kata tak patut jawab macam ni. Saya buat bisnes kontrak. Saya kata saya nak jawab macam mana lagi. Dah bidang saya bidang sejarah. Sebab itu kalau sekarang you buat kontrak, you kena pelan-pelan bina bisnes kepada direct user, direct customer, bina bisnes B2B pada bisnes. Anggap yang kontrak ni sebagai bonus. Saya cakap macam tu je. Tapi tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia tak sedar. Dia tak sedar sebab dia belum jatuh. Sebab tu bila saya berhadapan dengan orang-orang yang buat bisnes ni, kalau dia belum sedar, masuk kelas saya, dia memang akan melantun. Sebab apa? Sebab tak ada kesedaran. Dia si ego kot. Wallahualam. Nak kata dia ego, kita pun tak tahu. Mungkinlah saya tak menyusun kata-kata tu dengan cermat. Mungkin saya tak mengatur. Boleh jadi sebab saya jawab direct saja, mengikut kajian begini. Jadi mungkin dia belum boleh terima. Mungkin laras bahasa saya kot. Mungkin salah saya jugalah kot. Saya perlu perbaiki lagi laras bahasa, penggunaan bahasa. Kadang-kadang bila kita mengajar research ni, kita straight to the point. Kita tak ada belok-belok. Okay, ni buat ni. Kajian bagi tahu tak buat, kau dapat bonus straight. Kita pula mungkinlah orang tu dah umur 40-50. Kita pula ajar keras. Koyak member. Kelas pula online. Jadi mungkin saya perlu perbaikilah laras bahasa. Sebab tu saya, bila saya tengok orang melantun ni, saya ambil pengajaran lah. Pengajaran. Keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman adalah guru sebenar. Guru sebenar. Jadi saya kata, okay, saya perbaikilah kot bahasa saya. Perbaiki mungkin tutur kata, mungkin kena lebih lembut. Mungkin saya kena tanya dulu umur dia, baru saya bercakap. Perbaiki lah. Sebab mungkin ada silap. Tapi kes tadi tu membuatkan saya realise yang pengajaran dia, kalau orang tu tak bersedia, saya kata tak apa, pergilah buat dulu. Nanti kalau rasa dah sakit, sebab dia tak, biasa dia tak jatuh. Biasa dia tak ada struggle. Dia cuma nak besarkan lagi bisnes kontrak dia. Saya tak boleh bantu. Sebab saya tidak ada bisnes kontrak. Bisnes saya buat semuanya adalah open market. Dia tak ada close market. Kontrak saya tak ada. Saya tak reti. Mak ayah saya kan, mak ayah saya jual semak tu berjalan. Tuan Malik, ayah dia tukang bumbung, mak dia cleaner. Kami ni anak B40. Jadi tak ada kenalan. Sebab ada orang kata dia kaya, tak apalah, keluarga dia kaya. Dah mak ayah saya meniaga semak tu berjalan. Nak cari, boleh cari ayah saya kat Kuala Kangsar Perak. Niaga lagi adik saya yang take over. Tapi dia selalu dekat kedai. Tak boleh buat, dia tak buat apa kan, duduklah kedai. Boleh jumpa ayah saya niaga tu berjalan. Saya dulu suruh dia berhenti. Dia kata tak boleh nak ayah, kalau berhenti dia sakit. Sebab dia dah biasa bekerja keras. So saya bagi duit pun suruh berhenti. Tak apalah, ayah duduk je lah kat kedai, tak buat apa pun. Adik lah urus semua. Adik yang buat selemak. Tapi ayah ada, tengok je lah. Kita bagi duit banyak mana pun, dia tetap nak buat kerja. So ayah Tuan Malik pun masih lagi bekerja.
Oh ya. Tapi dah jadi ketua lah. Kan? Dah anak dia pun dah hebat apa semua. Mak dia tak clean lagi lah. Tapi cuma bagi tahu syarikat ini dibina memang daripada kosong. Tak ada loan, dia scratch. Ya. Jadi cuma kami adalah dua manusia yang daripada jatuh. Dan saya pernah tanya soalan pada partner saya lah, Malik, kalau bisnes kita jatuh lagi kau okey tak? Tak apalah, kita start lah balik. Macam tu Sebab kita pernah jatuh. Jadi kita tahu rasanya jatuh. Jadi bila kami bina sekarang, kami sangat berhati-hati. Berhati-hati dengan perbelanjaan, berhati-hati dengan duit masuk. Sebab kami pernah jatuh. Jadi kalau jatuh lagi, kita start lah balik. Sebab kita tahu macam nak buat. Kita tahu macam mana nak bina. Sebab kita dah bina syarikat puluhan juta. So InsyaAllah Allah bantu tu. InsyaAllah Allah bantu. Minta Allah Allah bantu. Kalau Allah nak uji, mungkin itu sebagai teguran. Kita tak tahu. Okay. Cara Nabi Muhammad SAW berbisnes yang kita boleh adapt pada zaman sekarang untuk kita peniaga-peniaga zaman lah. Baik. Kalau ikut dalam sejarah ketamadunan Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum dia buat bisnes, sebenarnya adalah dia mengembala kambing. Itu adalah antara sejarah yang diulang-ulang. Nabi buat bisnes mengembala kambing. So antara yang kita boleh belajar adalah kambing-kambing tu milik orang siapa. Adalah takkan orang miskin ada banyak kambing. So Nabi Muhammad SAW, kenapa saya sebut Nabi Muhammad? Sebab itu zaman kenabian. Sebelum umur 40 itu disebut zaman kenabian. Lepas 40 itu zaman kerasulan. Jadi sebelum 40 Nabi Muhammad SAW bila dia mengembala kambing, jadi dia buat servis kepada orang kaya. Jadi kalau nak buat bisnes, antaranya adalah buat servis kepada orang kaya. Ini kalau yang tak ada produk lah. Sebab itu antara sejarah awal Nabi Muhammad buat bisnes. Sebab bila saya tengok balik, kalau kita berniaga pada orang tak berduit, kita tak ada duit. Berniaga pada orang yang berduit, baru kita ada duit. Itu antara benda yang kita belajar lah daripada sejarah. So yang kedua adalah bila kita tengok balik, Nabi Muhammad SAW ketika usianya 12 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh pakciknya, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Pakciknya bawa Nabi Muhammad berniaga umur 12. Kalau ikut sejarah balik, sebenarnya ketika Nabi Muhammad dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib kan meninggal ketika berdagang bersama dengan Abdul Talib. So pakcik Nabi Muhammad ni lah yang ketika Nabi Muhammad umur 12, pakcik dia bawa Nabi Muhammad berdagang pergi ke 9 pasar dekat Jazirah Arab tu. Benda ni dikaji oleh seorang profesor daripada Indonesia, Profesor Antonio. Boleh cari Antonio? Profesor Antonio. Dia mengkaji Nabi Muhammad. Dalam sejarah itu menulis bahawa Muhammad kecil. Kenapa? Sebab 12 tahun dibawa mengelilingi pasar 9 pasar. So nak bagi tahunya adalah daripada sejarah ni, Nabi Muhammad pun sebenarnya ada mentor, Abu Talib. So Abu Talib ni lah mentor bisnes Nabi Muhammad. Berapa tahun dibawa? Daripada umur 12 sampai 18. 6 tahun Nabi Muhammad dimentor oleh Abu Talib. So apa yang jadi adalah bila umur 18, pakcik Nabi Muhammad SAW, okay, Abu Talib, dialah yang propose kepada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah lah yang dipropose pada Khadijah, bagi tahu dia ada anak buah Nabi Muhammad SAW yang mana dah ikut dia 6 tahun, dah pandai apa semua. Khadijah ni lah yang invest modal kepada Nabi Muhammad untuk berniaga. Dikhabarkan dalam sejarah 1000 ekor unta. Banyak tu. Ya. Kalau kita kaji balik dalam ensiklopedia perang yang dikeluarkan oleh syarikat Telaga Biru, ensiklopedia tu warna putih, boleh beli dekat syarikat Telaga Biru. So ensiklopedia ni bagi tahu ketika zaman ensiklopedia yang dikeluarkan oleh Telaga Biru ni menceritakan tentang perang-perang Rasulullah. Dalam perang tersebut menyatakan bahawa seorang tentera boleh membawa 4 ke 5 ekor unta. Jadi kalau ada 1000 unta, waktu Nabi Muhammad usianya 18 tahun, bawa 1000 ekor unta, berapa ratus orang pekerja tu? Tu banyak. Dianggarkan 200 hingga 250. Sebab tu bila saya masuk dalam Fakulti Tamadun Islam, kita mengkaji sejarah ketamadunan. Kebanyakan dalam fakulti itulah ustaz-ustaz.
Ustaz, antum pergi mana? Ustaz. Kita seorang aja. Kan baru nak start, orang lain dah ustaz dah kan. So mereka lah yang bila mereka kebanyakannya mengkaji tamadun ni dari sudut dakwahnya, dari sudut tauhidnya, dari sudut nak sebut muamalat jarang lah. Kebanyakannya dari segi tauhid, dari segi ibadahnya, dari segi peperangannya, dari segi dakwahnya, itu saja yang banyak dibincangkan. Jadi bila saya orang bisnes masuk mengkaji, saya melihat dari aspek muamalat, urusan jual beli, bisnes, pengurusan. Jadi dapat angle yang baru lah. Jadi apa yang saya boleh kata adalah bila kita buat bisnes, kita ada mentor, benda tu yang menjadikan kita lebih berkualiti. Sebab ada guru yang memberikan kebijaksanaannya untuk dipindahkan kepada kita. Sebab untuk buat bisnes, kita perlukan 2 sayap. 1, sayap keberanian. Menjadi orang yang berani. Kedua, kita perlukan sayap kebijaksanaan. Berani bijak. Ya, untuk terbang tinggi, kita perlukan 2 sayap. Sayap bijak, kita perlu dari seorang guru, mentor. Itu yang boleh belajar daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah ketika Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Khadijah, umur 25 kan. Nabi Muhammad sebenarnya adalah orang yang sangat kaya. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad ini memberikan 100 ekor unta sebagai hantaran. Unta merah pula tu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW ni memang sekufu dengan Khadijah. Tapi ingat, bila kita belajar sejarah, kita ambil ibrah. Dia bukan nak dibahaskan, bukan untuk diyakini. Sebab sejarah dia ada banyak riwayat. Jadi ada kata riwayat itu, ada kata riwayat ini. Jadi saya sebagai orang bisnes ambil iktibar Nabi Muhammad ni kaya. Kan? Sebab tu kalau tengok balik ketika berkahwin dengan Khadijah, Nabi Muhammad ni bisnes. Sebab itulah Nabi Muhammad kalau tengok sejarah, dia boleh tinggalkan bisnes pergi beruzlah. Kan? Umur Nabi Muhammad 38 beruzlah 2 tahun duduk dalam gua. Bisnes run sendiri. Memang ada riwayat Nabi Muhammad memang ada bisnes yang besar, dan ada ramai pekerja. Memang ada dalam riwayat. Tapi benda ni tidak dibincangkan. Kenapa? Sebab banyak yang dibincangkan adalah zaman kerasulan. Ketika Al-Quran diturunkan. Bukan kenabian ni. Zaman kenabian tak banyak cerita. Sebab benda tu kan banyak riwayat. Dan dia hadis. So zaman kerasulan ni lah baru cerita Quran, dakwahnya. Sebab kalau tengok balik, Nabi Muhammad SAW ketika dia berhijrah ke Madinah, ketika usia Rasulullah 53 kan berhijrah ke Madinah. Dekat Madinah ketika itu dah ada pasar Yahudi. Okey. Pasar Yahudi namanya pasar Qainuqa. Orang Yahudi yang mengetuai situ. So apa Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad dia buka pasarnya sendiri. Namanya pasar Munaqah. Bungkus pasar Qainuqa tu. Bungkus. Tutup. Dekat Madinah tutup. Kenapa? Sebab pasar pasar Qainuqa ni, orang Yahudi ni kena sewa tinggi. So bila sewa tinggi, jadi harga tinggi lah. Nabi Muhammad SAW bila dia buka pasar Munaqah, dia tak kenakan sewa. Bila tak kenakan sewa, orang berebut lah. Bila berebut, Nabi Muhammad Rasulullah ketika itu, strategi dia yang diguna pakai dan riwayat mengatakan bahawa pasar itu tidak dibina, tak lengkap. Sebab apa? Sebab pasar Qainuqa Yahudi ni dia komplit binaan semua, jadi dia sewalah tinggi. Pasar Rasulullah tidak ada bumbung. Sebab tu ada dalam satu hadis riwayat yang mana Rasulullah datang, dia tengok dekat kurma orang lain semuanya basah. Ada satu orang ni kurma dia kering. Rasulullah masukkan tangan kat bawah basah. Sebab nak bagi tu tidak berbumbung. Pasar yang tidak berbumbung, pasar Munaqah ni. So dia sudahlah tidak ada sewaan, dia tak ada bayaran, jadi tak ada tapak. Jadi orang akan datang dan buka awal. Jadi orang boleh jual murah lah sebab tak ada sewa. Lepas tu bila dah sudah murah, orang berebut lah nak tapak yang cantik. Kan kalau pasar malam dia ada tapak yang kat depan cantik, kat belakang kurang. Jadi orang berebut. Jadi pasar Munaqah ni buka awal. Pasar Yahudi Qainuqa ni buka lambat. Sudahlah orang-orang dekat pasar Qainuqa berpindah sebab murah. Tak ada sewaan. Lepas tu buka awal. So bila buka awal, orang dah beli awal, habis orang membeli di pasar Munaqah, orang tak pergi dah pasar Qainuqa. Betul. Bungkus dah pasar Qainuqa. Jadi kat sinilah nak buat bisnes, lebih bijak. strategi itu mahal.
Strategi tu mahal. Itu antara benda-benda yang bila, that's why saya mengkaji zaman ketamadunan Islam ni. Sebenarnya ilmu pengurusan bisnes ni sudah ada 1400 tahun yang dahulu. Cuma tidak dikaji sahaja. Saya kaji bukan untuk dibahaskan. Kalau ada orang kata begini begitu, ya. Kalau orang kata ini, ada riwayat kata ini, teruskan. Sebab itu bukannya keyakinan, tu bukan rukun iman. Dan rukun iman tidak bercakap soal sejarah. Sejarah ni adalah topik yang dikaji dan untuk kita ceritalah. Sebab itulah kalau tengok sejarah Melayu kan ada berbagai versi. Betul. Sejarah ketamadunan Melayu kan banyak version. Banyak. Ada kalau pengkaji-pengkaji sejarah, antaranya lah Kota Formosa kat Melaka. Kan sejarah bagi tahu itu adalah kota yang dibina oleh Portugis. Ya. Padahal bila pengkaji terbaru menemui, profesor-profesor jumpa, rupanya binaan Kota Formosa tu dibina daripada runtuhan masjid-masjid. Ya, betul. Masjid diruntuhkan. Binaan, sebab mana ada zaman tu ada batu-batu besar tu, batu-batu masjid tu lah dihancurkan, dibina Kota Formosa. Jadi kota tu dibina daripada keruntuhan ketamadunan Islam yang ada dekat Kota Melaka. Tapi sejarah tu dipadam. Nampak tak sejarah banyak version. Jadi sebab itulah bukan untuk dibincangkan, tapi kita keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman. Kita ambil iktibar apa daripada situ, kita belajar apa dari itu. Sebab tu bila saya kaji sejarah, kalau orang ajak berbahas, saya angkat tangan. Sebab bahas tidak menjadikan seseorang itu kaya. Kalau kau rasa kau nak menang, kau menang lah. Saya menghargai semua ilmu. Kalau tu menarik perspektif tu, sejarah ni kata ni, menarik juga tu. So kita ambil lah iktibar, ambil pengajaran. Bukan untuk bahas, nak bergaduh, nak membuktikan kayu orang lain bengkok tidak menjadikan kayu kita lurus. Setuju. So saya tak menyalahkan orang, tidak membetulkan orang. Saya perbaiki diri saya je lah. Itu antara ibrah lah bila saya mengkaji sejarah ketamadunan ni. Okay, menarik. Berbalik pada yang sejarah ketamadunan Nabi Muhammad SAW, bagi Dr. Basit lah kan, Nabi Muhammad ni bukan setakat dia bina foundation Islam tu memang kuat, sebab tu Islam sampai kekal sampai sekarang. Lepas tu Nabi Muhammad punya nama itu ditabalkan sebagai orang yang paling berpengaruh. Adakah Nabi Muhammad membangunkan zaman sekarang personal branding yang kuat? Memang dalam sejarah menyebut Nabi Muhammad punya personal branding dahsyat. Sebab kan digelar Al-Amin. Oh ya, jujur. Yes, ada gelaran. Sebab personal branding Nabi Muhammad memang kuat. Kenapa? Sebab personal branding Nabi Muhammad ni dibina dengan sahsiah, akhlak. Sebab itulah ada satu peristiwa ketika berlakunya banjir dekat Mekah, kan ada sejarah Hajarul Aswad tu dihanyutkan. Ya, betul. Maka banyak kabilah, dikhabarkan 10 kabilah ni bergaduh. Siapa nak angkat Hajarul Aswad itu diletak kembali ke tempat asalnya. Maka bila bergaduh ni, dipilihnya Nabi Muhammad sebab beliau digelar Al-Amin. Kenapa Al-Amin? Sebab ketika menguruskan harta ataupun modal yang diamanahkan oleh Khadijah, Nabi Muhammad ni memang dikenali sebagai orang yang sangat jujur. Jadi diminta Nabi Muhammad untuk buat keputusan. Maka Nabi Muhammad SAW membentangkan serbannya, diminta setiap kabilah ini memegang penjuru masing-masing. Pegang bahagian masing, angkat sama-sama. Nak bagi tahu sudahlah jujur, amanah, bijak pula. So itu antara personal branding lah. Sebab tu banyak gelaran yang Rasulullah SAW digelar dengan pelbagai panggilan-panggilan yang bagus, yang baik. Kenapa? Sebab personal branding lah. Sebab tu bila orang kata kita buat benda ni sebab personal branding, adakah ia mencerminkan akhlak? Adakah itu nak menunjukkan kita ni ada wibawa? Kalau benda tu menjatuhkan wibawa, merosakkan nama, maka itu bukan personal branding yang patuh syariah. Macam ustaz pula, saya rasa saya bukan ustaz, saya cuma minat mengkaji tu je. Minat mengkaji. Allahualam. Kalau ada yang salah ni minta betulkan lah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Risau juga salah sebut kan. Sebab sejarah ni ingatan kena kuat, kita pula ingatan lemah, yang kadang-kadang takut tersalah sebut. Yes, Allahualam. Okay, dalam company Dr. Basit, personal branding ataupun company branding kena kuat? Baik, kalau permulaan sebenarnya bagus personal branding. Kenapa personal branding ni bagus? Sebab
dia tak perlu keluar modal besar. Dia ada 2 kaedah dalam branding. Satu dia sebut sebagai personal branding, satu lagi disebut sebagai company branding. Personal branding ni orang kenal owner. Oh, ni owner dia, brand ni owner dia. Sebenarnya personal branding ni adalah kaedah barat. Kan kalau kita kat barat, orang akan kenal siapa owner. Kalau sebut Apple, owner dia Steve Jobs. Padahal dah meninggal lah mamat tu. Tapi orang ingat siapa founder dia. Kalau sebut Tesla, Elon Musk. Orang tahu Elon Musk. Kalau sebut Oracle, kalau sebut Oracle, siapa saya ingat dah. Oracle mau potato. Dia ada juga founder dia, cuma dia tak popular. Kita cut bahagian ni. Owner Microsoft, Bill Gates. Orang tahu itu adalah barat. Dan kalau dekat ASEAN ni Jepun, Korean, kita ambil lah satu brand daripada Jepun. Contoh brand daripada Jepun, Toyota. Siapa owner dia? Mampu kita ingat. Kawasaki, kita ingat kalau Kawasaki mesti owner Kawasaki. Kalau Toyota mesti owner Toyota. Kita agak-agak aja. So mungkin boleh jadi ya, kalau kita sebutlah brand-brand Korea, LG, Samsung, kita takkan ingat owner dia. Jadi salah ke tak? Okay, kita bahaskan benda ni ataupun kita discusskan benda ni dari sudut 2 angle. Kalau anda ataupun kita tak ada bajet, jadi kita lah bajetnya. Owner lah bajetnya buat personal branding. Orang Malaysia, dia lebih ke arah barat yang mana kita suka nak mengambil tahu siapa pemilik. Betul tak hari ni, sampai hari ni kita tak tahu kan siapa owner Pak Mat Western. Betul. Tapi kita mesti nak cari juga. Cubalah macam-macam cara nak tahu. Kenapa? Sebab kita nak juga tahu siapa founder dia. Sebab personal branding ni orang Malaysia suka ambil tahu. Jadi kalau kita belum ada bajet, maka kita buatlah personal branding sebab dia cepat. Tapi kalau dah ada bajet, maksud ada bajet ni dah ada duit, kita boleh buat company branding. Sebab company branding ni bajetnya besar. Sebab kita akan melantik orang lain untuk jadi muka depan. And melantik orang lain menjadi kita punya front front face untuk brand tu, untuk bisnes tu. Kalau kat Pak Mat Western ni dia ada Una, Icha tu muka depan lah brand tu. Padahal tu bukan owner, tapi dia bayar lah. Ambil artis kan banyak, dia ambil artis untuk menjadi ambassador, dia bayar lah, tapi ada duit lah. Tapi kalau tanya saya, risiko personal branding ni, kalau apa-apa jadi kat owner, bahaya dan risiko kepada syarikat. Kalau katalah owner tu diuji, difitnah, wallahualam, memang terkesan langsung kepada syarikat. Tapi kalau company branding, orang pun tak tahu siapa owner. Jadi kalau apa-apa jadi ke owner pun, orang tak tahu syarikat dia. Jadi kalau yang buat personal branding, boleh dan mula untuk membina syarikat yang tanpa kita sebagai owner. Sebab dah buat duit kan. Tapi kalau belum lagi ada bajet, masih lagi baru bertatih, merangkak mencari pasaran, masih baru untuk membina keuntungan dan profit, boleh mula dengan personal branding. Tapi kalau dari awal, memang plan dari awal, nak hire orang, biarlah pekerja tu orang ingat owner. Ada? Lagi better. Kalau ada duit lah. Sebab bila menjadi orang yang dia kenali ni, ada harga yang perlu dibayar. Maksudnya, ada orang dia kata, seronok jadi orang terkenal ni. Cubalah tanya orang yang terkenal, seronok tak? Khairul Amin, kita nampak jadi dia best. Tapi dia nak keluar makan kat public tak boleh. Habis. Orang 24 jam nak ambil gambar dengan dia. Macam mana nak makan? Katalah dia nak ajak minum kopi dekat, nak ajak bersembang dengan orang, boleh tak kat kedai kopi? Tak boleh. Sebab privasinya adalah bayarannya. Itulah pertukaran money exchange dalam menjadi orang yang dikenali. Kadang-kadang perlukan orang untuk jadi guide, untuk control crowd. Tak boleh keluar public. Buat silap sikit tak boleh. Orang memahati. Itulah bayaran menjadi orang yang terkenal. Jadi ini sebenarnya terjadi pada diri saya sendirilah. Dulu saya nak jadi terkenal. Bila saya jadi, sempatlah, tak adalah satu Malaysia kenal. Cuma ada orang tegur. Mungkin waktu tu kita tengah ada masalah, tengah ada anak. Lepas tu orang waktu tu jugalah nak ambil gambar. Saya kata, minta cik, saya settlekan anak lu. Mesej tu sampai kat saya. Kata apa? Sombongnya. Kita tengah settlekan anak. Faham tak bayaran yang kita kena bayar, tapi orang anggap kita sombong sebab kita sebab menolak ajakan bergambar.
Saya kata waktu tu lah saya sedar, ush, ini bayaran yang kita kena terima. menjadi judgement, kesenang hukuman. Padahal semua orang ada waktunya, ada masanya, tapi kita tak tahu kita menghukum orang tu sombong. Pernah tak kita jumpa dengan orang yang dikenali nampak sombong? Sebenarnya tak sombong pun, tapi sebab mungkin waktu kerja pun salah. Takkan timing dia. Takkan timing. Sebab mereka juga manusia biasa. Sama macam kita, mereka pun teringin nak makan tepi jalan tanpa gangguan. Sebab tu saya menghargai momen tu. Jadi sebab itulah bila saya bina syarikat, ada syarikat yang saya bina orang tak tahu saya owner. Kenapa? Sebab saya nak ianya tidak ada krisis identiti dengan pemilik. Okay. Jadi orang tak tahu biar, jadi orang tak menghukum. Orang tak menghukum kita. Orang, kamu ni you, yang kenal-kenal lah. Apa, YTJT. Yang tahu-tahu. Yang tahu-tahu lah. Tak tahu tak apa lah. Tak ada keperluan pun. Yang orang beli sebab produk tu, sebab servis tu, bukan sebab owner tu. Itu antaranya lah. Okay, zaman sekarang ni kerja work smart ataupun work hard? Kerja work smart ke work hard? Work smart. Work smart Work smart. Work hard ni ada limit. Limit masa, limit tenaga. Bila work hard, kita ada 24 jam. Semua orang 24 jam. Ada orang 26 jam, 25 jam, tak ada. Semua 24 jam. So, bila work hard, kita akan kerja lebih masa. Allah jadikan malam untuk berehat. Tapi kita kerja. Kita kerja. So, bila kita kerja, kita kata tak apa. Kan? Sekejap je. 10 tahun macam tu, kerja malam. 15 tahun kerja saya malam sampai pagi. Malam tak tidur. Siang kita tidur. Dan kita dah melanggar sunatullah. Sunatullah, yes. Sebab itulah badan rosak. Badan rosak awal sebab Allah dah jadikan malam tu untuk berehat. Tapi kita kerja. Tak apa, kita kena pulun. Tak apalah, tak ada work balance. Tapi Allah dah jadikan malam tu rehat. Nak kerja dah waktu siang. Kerja waktu siang. Tapi kita kan muda. Kita tahan lasak. Malam itu masih muda. Ya, rasailah mudanya sebelum tiba tuanya. Yang dah rasa-rasa lah. Saya dah rasa dah doktor yang saya pulun gila-gila waktu muda. Waktu awal 20 memang kerja 16 jam doktor. 16 jam, 20 jam, tidur 2 jam dan 3 jam. Dah umur 30-an ni saya rasa dah rasa dia punya tak boleh. Saya sebenarnya sesi ni waktu tidur saya dah 9 malam. Ya? Ya. 9-10 malam saya dah tidur. Oh loh. Ya. Saya tidur awal. Dan saya bangun awal. Sebab tu pagi 4-5 saya bangun lah. Saya bangun awal dan saya start awal. Saya sampai office pukul 7. Pukul 7. Hantar anak sekolah. 7 sampai office lah, masuk office. Sebab tu sebelum ni saya boleh buat live pukul 7, pukul 6.30 saya boleh. Saya okey. Dan saya prefer awal pagi. Sebab bila dah malam ni, bila rehat saya rehat. Sebab nak recover balik kan. Waktu muda dah bantai badan gila-gila. Badan rosak doktor. Badan rosak. Banyak dah rosak. Dia badan dah cepat penat, tak larat kan. Kita dah ada darah tinggi, ada macam-macam lah penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya berlaku. Bak kata orang lah, orang yang umur 60 tahun dah capai, saya capai lebih awal. Penyakit-penyakit umur 60 kan. Tu paksa badan lah. Duk rasa tu Kadang-kadang kita tengok kan, ada orang tu dah kaya, baru masuk 38, 39, 40, tapi dah wardrobe hospital macam-macam lah. Kenapa? Paksa badan lah. Muka minda sebenarnya ni. Tapi yang dah rasa, itulah yang dikatakan keupayaan mengambil pengajaran daripada pengalaman adalah guru sebenar. Guru sebenar Sebab kita pengajaran dia improve lah. Pengajaran dia perbaikilah. Pengajaran dia sedarlah. Tak sedar lagi, tak tahu abang tahankan je. Hadap je lah. Nak rasa kan? Rasalah. Sebab kita tak boleh paksa orang. Kita boleh tarik kuda ke sungai doktor. Tapi kita tak boleh paksa kuda untuk minum air di sungai. Kita boleh suruh orang ubah, suruh orang begitu, suruh orang ni. Kita boleh tarik dia. Tapi kita tak boleh paksa dia untuk minum air di sungai. Kita boleh tarik. Ini silah yang saya banyak berkongsi dekat student-student saya. Saya tunjuk ilmu pengurusan, saya tunjuk ilmu kewangan. Tapi ingat satu perkara, saya boleh tarik kuda ke sungai.
Tapi saya tak boleh paksa kuda untuk minum air di sungai. Saya boleh tunjuk semua ilmu, saya boleh tunjuk semua struktur, segala nenek ilmu. Nenek kalau jumpa pun dia insecure. Nenek pun terlibat. Tapi kalau you tak buat, you tak minum, you tak bergerak, tak apalah. Nanti kalau dah lingkup, dah ranap, nanti minum air sungai tu. So saya dah tarik lah. It's up to you nak minum ke tidak. Okay. Itulah dia. Menarik. Sebab tu saya jenis tak memaksa. Saya bagi tahu, sedar silakan, tak sedar tahankan. Nanti dah sedar, alhamdulillah, welcome back. Tu. Ramai student saya, Dr. Osik, betul lah, Dr. pesan hari tu jangan, saya buat juga. Sekarang saya dah lingkup, macam mana ni? Tak apa, tahniah, welcome back, jom kita susun. Waktu tu dia akan jadi lagi baik, lagi bagus, lagi laju, banyak. Bukan sikit, terlalu banyak. Tu kehidupan akan mengajar tu. Ya. Sebab saya beritahu tadi, ketika kita tidak belajar, maka tunggulah kehidupan akan ajar. Ada orang kehidupan ajar tapi tak sedar lagi. Tak sedar lagi. Itu yang kata pepatah Jawa, small not die, not die, big trouble people. Pepatah Jawa kan. Macam Dr. Basir duk cakap apa ni pasal my first million contohlah kan. Menarik. Macam saya nak join macam mana? Baik, nak join boleh pergi ke website My First Million, atau pergi ke kita punya TikTok, atau pergi ke kita punya IG. Carilah kat media sosial nama Dr. Abdul Basir ataupun Beyond Success. Okay, dia kelas dia seminar setiap bulan ke? Setiap bulan kita buat. Setiap bulan new intake. Oh ya Total student kita dah ada lebih 150,000. Tu dia ramai. So yang buku-buku ni akan diajar dalam kelas ke apa? Ada sebahagian topik memang diajar daripada kelas. Okay, Business Wealth Mastery. Ni buku pasal apa ni Dr. Fazik? Business Wealth Mastery ni adalah saya mengupas tentang rahsia membina kekayaan bisnes. Rahsia bagaimana nak bina bisnes, macam mana orang kaya menjadi kaya, macam mana kekayaan itu dipindahkan, macam mana orang kaya dia terus kaya, orang miskin terus miskin, macam mana nak spend duit, spending behavior orang kaya, spending behavior orang miskin, semua dalam buku ni. Dia adalah wealth mastery. Macam mana orang yang buat bisnes, kenapa tak ramai yang kaya? Yang kaya tu apa dia buat? Ada ceritakan dalam buku ni. Cycle ekonomi. Itu dah saya tengok sejarah krisis ekonomi dunia. Sebelum dunia 10 tahun ke 12 tahun sekali ekonomi akan berlaku krisis. Bersedia tak kita waktu ekonomi tengah jatuh? Bersediakah kita waktu kemarau panjang akan jadi? Kita dapat duit, kita simpan ke tidak? Semua itu memang berlaku lah. Yes. Global reset kita panggil. Yes. Memang akan berlaku, cuma dia bukan soal keyakinan. Dia soal persediaan. Kan. Orang yang buat bisnes dengan persediaan akan berakhir dengan penghormatan. Ya, bersedia. Orang yang buat bisnes tanpa persediaan akan berakhir dengan penghinaan. Kita akan dihina oleh masyarakat, oleh orang, oleh keluarga. Sebenarnya doktor, saya suka menyebut tentang satu ayat ni yang menarik jugalah. Bila kita miskin, orang tak percaya kita pandai. Bila kita kaya, orang tak percaya kita bodoh. Betul. Sebab ada kes tadi ni lah. Si abang ni pandai belajar luar negeri. Tapi rezeki dia kurang, dapat kerja kampung biasa je kan. Jadi adik ni pula belajar tak pandai sangat lah, wara sama sekolah, tapi dia berduit, tapi dia tak pandai. Memang lemah otak dia, tapi rezeki dia lebih. Bila balik kampung, si ibu dan mak ni akan cakap, Along, dengarlah cakap adik kau ni. Padahal adik dia bagi pandangan yang memang teruk, tapi cakapnya didengari sebab ekonominya kukuh. Okay. Jadi sebab itulah dalam dunia ni agak kejam jugalah. Bila kita miskin, orang tak percaya kita pandai. Betul. Kau belajar luar negara, kau dulu doktor, asal jual niaga tepi jalan, orang tak percaya kita bagi doktor. Doktor ada pengalaman benda tu. Betul. Tadi doktor cerita. Tapi kalau kita berjaya, orang tak percaya kita bodoh. Yeah. Saya dulu SPM, malu-malu Allah, merendah diri. Memang dia bodoh. Tapi orang tak percaya. Tapi rezeki dia mungkin dia jaga mak ayah, kita tak tahu. Tapi itulah kehidupan. Sebab itu saya suka menyebut tentang
orang yang ekonominya kuat, dia yang mencatur. Mencatur, buah catur kan dia bergerak. Jadi saya mengambil daripada permainan chess buah catur ni, bila ekonomi kita kuat, kita yang mencatur. Bila ekonomi kita lemah, kita yang dicatur. Dicaturkan, ya. Kau ekonomi lemah kan, dah kau buat sana. Kau jangan banyak cakap. Kau pergi sini. Kau redha je. Bersyukur dengan apa yang ada. Kenapa? Sebab kita dicatur. Cuba ekonomi kita kuat. Ekonomi kita strong. Orang kata kiri, no, saya ada pilihan. Orang kata ke kanan, tak apa, saya buat sendiri. Kenapa? Bila ekonomi kita kuat. Sebab tu kenapa saya sehingga hari ni gigih nak menaikkan ekonomi. Sebab saya melihat bagaimana bila kita lemah, kita dicatur. Bagaimana bila ekonomi orang lain kuat, mereka mencatur. Saya nampak in real life tu. Sebab itulah dalam bacaan saya, ini satu statement yang saya berani keluar. 10 tahun lepas, perkataan 1 juta tu kira hebat, Doktor. Saya masih ingat lagi 1 juta waktu saya masuk kelas bisnes tahun 2012. Waktu tu kalau dapat 1 juta, hebat, Doktor. Saya masuk ramai-ramai dengan kawan-kawan saya. 1 juta tu, waktu tu orang buat 1 juta ni kira respect lah. Tahun 2010, 2000, time tu jutawan ni memang legend lah. Tahun lepas, saya jumpa dengan saya punya kenalan-kenalan rakan seperguruan. Kau buat berapa? Alhamdulillah, apa ni, tak banyak lah. Bulan lepas buat 1 juta. 1 juta ni. Alhamdulillah, tahun lepas dapat dah 15, 20. Ush. Lepas tu aku sikit lah. Baru 500,000 minggu lepas. 500,000 minggu lepas ke tu. Kau pula, aku sikit lagi. Semalam dapat 200,000. So 10-15 tahun lepas, kami ni adalah kumpulan yang tak reti apa, start berkosong. Dan hari ni saya melihat 10 juta tu normal. 10 juta, 20 juta, 30 juta. Saya punya circle begitu. Jadi saya kata, hari ni, dulu kita tak pernah dengar tau orang berniaga Melayu ni buat 10 juta. Sebab 1 juta je yang hebat. 10 juta tu tak dengar langsung lah. Tapi hari ni, Doktor, buat jual baju buat ratus juta. Jual kek ratus juta. Hari ni kita dah dengar banyak kan. Jadi bacaan saya lagi 5 ke 10 tahun, memang Melayu Muslim kat Malaysia ni memang akan sangat ramai yang kaya raya. Kenapa? Sebab dari segi technical business, orang Melayu Muslim kat Malaysia jauh lagi advance. Ilmu technical ads-nya, ilmu technical marketingnya, ilmu pengurusannya, kita tengah jauh menuju ke peringkat yang lebih baik. Cuma bagi masa 5 ke 10 tahun lagi, seka-seka kita ni mungkin lagi 10 tahun kita jumpa Doktor. Dan sekarang saya baru beli the whole building tu. Amin. Iya. Ada jumpa dekat France pula. Nak ke mana? Nak ke Dubai. Kebetulan. Jom nila sekali. Lagi 10 tahun, Doktor. Wallahualam. InsyaAllah. Seka-seka kita nanti dah buat ratus-ratus juta dah 10 tahun akan datang. Sebab 10 tahun lepas, masing-masing nothing nak capai 1 juta. Tapi lepas 10, masing-masing 10 juta ni normal. Lagi 10 tahun 100 juta tu dah biasa. Billion. Kau baru buat 10, kau masalah. Jadi salah pula kalau buat 10 juta ni. Sebab semua dah buat. Sebab hari ni kalau buat 1 juta tu, kalau kategori dah problem 1 juta, jom kita sit down balik. Kau patut buat 10 ni. Lagi 10 tahun kita dah buat 70 juta, 100 juta, 200 juta. Dan mungkin lagi 10 tahun billionaire Melayu ni akan sangat ramai, Doktor. Ramai. Keep my words. Keep my words. It will be happen. Sebab saya melihat perkembangan orang Melayu buat bisnes ni sangat luar biasa, Doktor. Dulu kita tak dengar sangat tau. Dulu kita dengar orang bisnes ni jual biasa-biasa. Hari ni kilang banyak orang Melayu dah pegang. Sangat banyak. Kan? Bidang dulu jarang nak jumpa orang Melayu ada bengkel. Student saya buka bengkel 40 cawangan. Mr. Absorber. Jualan puluh juta. Orang meniaga restoran. Dulu meniaga restoran 10,000, 20,000. Hari ni orang meniaga restoran berbelas juta. Satu cawangan. Ada student cawangan saya. Satu cawangan berbelas juta. Mak Kimbong dekat Bangi. Student saya. So, dulu kita dengar orang Melayu buka tadika 1-2 cawangan. Student saya, Kickflix ada 320 cawangan. Kickflix macam mana dengar banyak. 300 cawangan. Kan tak dengar. Student Dion. So, nak bagi tahu yang memang sebenarnya dah buat puluh juta ni memang boleh capai.
kita ajar benda yang kita buat. Kita buat 10 juta. Jadi kita ajarlah tu. Jadi kami ajar macam nak buat. Memang boleh buat. Cuma structure bisnes ada ke belum, pasukan dah ada ke tidak, sistem dah establish ke tidak. So buku ni adalah asas utama. Kalau buku yang Business Wealth Mastery adalah tentang rahsia menjadi kaya, bukan owner tapi syarikat. Syarikat kaya yang tu. Sebab kalau owner kaya, belum tentu syarikat kaya. Betul. Tapi kalau syarikat kaya, owner terpaksa kaya. Dalam tu mengupas benda tu. Okay, menarik. Kena baca ni, wajib. Buku, kalau yang ni leader? Yang ni adalah buku The Great Leader. Buku ni saya mengkaji tentang macam mana top-top leader yang ada kat Malaysia. Ada dalam tu adalah tokoh-tokoh bisnes. Salah satunya adalah sebenarnya barisan guru-guru saya kan membentuk siapa Abdul Basit hari ni. Saya berjumpa dengan banyak guru. Antaranya owner Karangkraf ada dalam tu. Yes. Mantan CEO Tabung Haji Datuk Ni Asyuddin dalam tu. Guru-guru saya ni lah. Bukan calang-calang guru. Jadi saya mengkaji pola pemikiran owner-owner corporate, owner business. Jadi saya menceritakan pengalaman saya belajar membentuk karakter great leader tu. So ada 30 prinsip yang kita keluarkan, pattern-pattern orang yang memimpin syarikat. Sebab memimpin gagasan banyak syarikat ni, dia perlu ada the great leadership. So nak build leadership ni, dia mesti ada pattern untuk kita tiru dan kita jadikan sebagai sandaran serta rujukan. Maka kita buatlah buku The Leader. Ni buku yang antara buku kami yang paling laris adalah The Leader. Ni perlu untuk semua CEO, paling laris, owner, wajib. Yes. Okay, so ni bila terbit? Baru? Lama? Ni baru tahun lepas. Tengok balik terbitan kat muka surat depan, muka surat pertama awal tu dia ada terbitan yang keberapa. Okay. Bulan 11 tak saya. Cetakan kedua. Cetakan pertama adalah Disember 2024. Bulan 12. Bulan tahun 2024. Desember. Cetakan kedua Mei 2025. Tahun lepas lah. Yes. Okay, menarik. Kalau yang ni pula? Yang ni 6 roda pengurusan. Buku yang daripada research PhD tu, saya jadikan buku. Sebenarnya ketika saya buat PhD tu, saya buat buku ni dulu. Buat buku baru siap PhD. Sebab PhD ni ada kena revise kan, bila kita defend, kena betulkan. Banyak sangat correction saya punya tesis tu. Lambatnya nak buat, terlalu akademik. Jadi saya buatlah buku tulis terus. Sebab kita dah banyak dapatan. Buku ni dah lebih 10,000 dapatan. Banyak dapatan dan kajian kita jumpa, terus tulis. Tapi buku ni antara yang terawal, jadi bahasa dia sedikit tinggi. Jadi orang-orang yang suka membaca akan suka. Kalau perasan buku yang dua tadi, banyak visual, banyak gambar, banyak colour. Betul. Sebab kita sudah mula memahami manusia sangat mudah untuk tangkap memori dia bila ada visual. Yes. 7 daripada 10 orang adalah orang visual. Saya. Yes, kan? Saya. Sebab tu bila ada psychometric test yang diguna pakai, iaitu VAKD. VAKD, visual, auditory, kinesthetic dengan digital. So memang ada psychometric test. 7 daripada 10 manusia adalah visual. Cara-cara nak mengenal pasti orang visual, bila dia cakap, cuba bayangkan, kau nampak tak situ? Kau cakap kat phone, kat kanan tu kau nampak tak berwarna merah? Kat kiri kau nampak tak jalan tu ke kiri? Itulah orang visual. Dia banyak menggunakan frasa-frasa, perkataan nampak, bayang, tengok, lihat. Saya visual. Visual. Sebab saya bila siap buku ni, okey lah, cuma saya tak puas hati. Kita nak improve lagi kan. So kita buatlah buku yang visual. Sebab tu buku yang dua ni sangat visual, infografi. Betul. Saya pasal kok. Banyak yang baca, dia akan baca sampai habis. Sebab banyak visual. Kalau boleh habis yang Great Leader dulu, baru habis Wealth. Great Leader baru Wealth. Kalau yang ni? Yang tu dah ada pasukan nak bina, baca tu. Tu antaranya lah. Bolehlah bila-bila kita tengok kan. Ni nak dapat kat mana ni tuan? Boleh klik beg kuning di bawah. Beg kuning ada? Beg kuning. Oh, beg kuning. Selain dekat TikTok sahaja. Shopee tak ada. Okey. Memang di TikTok. Ataupun boleh pergi ke personal Dr. Basit. Ke ada kat situ? Kat personal pun tak ada. Oh, tak ada Tak ada. Sebenarnya saya terpaksa bagi tahu, buku ni adalah batch terakhir. Kita keluarkan dah. Batch terakhir? Habis dah. Kenapa? Sebab kita tengah bagi tumpuan dekat masyarakat, yes. Ya, sebab situ puluh juta, ratus juta. Yes. Bukan kita tak nak. Sebab buku ni kita buat just for the sake of knowledge. Dan kita buat buku, orang beli tak baca, geram jadinya. Geram.
Dia beli, dia simpan, dia seronok menyimpan barisan buku. Tapi tak baca. Tak apalah, kau datang dalam kelas aku ajar. Okay. So dalam kelas pun dia ajar tiga-tiga ni? Dia ada banyak kelas. Ada sebahagian-sebahagiannya adalah daripada buku ni. Okay, so Dr. Basit nasihatkan datang kelas, beli buku ni. Boleh. Untuk lebih prepare. Boleh beli buku dulu, masuk kelas lagi bagus. Saya kena datang jangan beli. Tak apa, tak payah datang doktor. Tak datang. Saya kena datang Itu bukan pertanyaan. Itu adalah statement saya. Benda tu penting. Sebab saya pun run company. Nak kena belajar macam-macam sebenarnya. Nah, tu pasal tengok Bola Botak mungkin lepas ni akan gugur lagi. Tu yang saya pernah dengar lawak daripada saya punya pensyarah. Apa tu? Dia kata kalau rambut ni gugur kat depan adalah dia pandai. Tapi kalau rambut tu gugur kat tengah, dia banyak fikir. Tapi kalau dia depan sampai belakang, dia fikir dia bijak. Dia banyak fikir, banyak bijak kan. Dia fikir dia bijak. Tu lawak saya punya pensyarah. Sebab tu sebab otak dia semua botak penuh. So dia kata sebenarnya yang depan botak dia yang dah mula jarang ini, dia banyak fikir ni. Kalau belakang ni dia bijak, banyak mengkaji. Tapi kalau macam saya ni, saya fikir saya bijak. So kami gelak tu lawak orang botak the whole ni antara benda. Setuju. Baik, terima kasih Dr. Basit atas perkongsian sangat bernilai dan thank you so much datang ke podcast saya, insya-Allah. Thank you very much. No problem. Dan harap-harap perkongsian dapat manfaat untuk kita sebagai audience. So apa lagi? Boleh follow, boleh subscribe, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi?